وجعل الليل راحة للأنام وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلاة وسلاما دائمين متلازمين نرسلهما إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قد بذل جهده لتقويم عقائد المتدينين الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطش فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam yang berbahagia rayanya kita nyoban Bandung kata sapa-sapa di tempat yang mulianya. Maksud dan tujuan cara dengar dakwah Islamiah yang berkaitan dengan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masalah-masalah yang lain itu akan disampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Bandung bertanya yang hadir di malam yang berbahagia rayanya berbudi keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam semoga Allah berturut bersampo ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun di dunia kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, mata kita hantam takalan wajah Nabi, gelujung kita hantam dengar su Nabi, jaro kita hantam tersentuh kulit mulia Nabi. Tapi insyaAllah kami doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga singgah urut akhirat kita merumpuk syafaat tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ta'zim penghormatan tuan kepada Tunku Syekh dan seluruh jajaran kampung Tuhaput Tuhalapan dan urung-urung Syekh kamu baik Tunku Imam maupun cerdik pandai alim ulama. Ta'zim penghormatan kamu kepada gure-gure yang ada di sini. InsyaAllah kita nyoban Bandung begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Istimewa kepada seluruh panitia dan ketua pemuda dan seluruh jamaah pendengar dakwah Maulud. InsyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ujian ya. Mantap itu. Mantap itu. Menyebab dakwah BO ujian kabrel. BO itu ujian brel. Menyebab bak pulain neru nonton bola. Menyebab minta ikan tiam luaro kalau bio-bio. Yang nak jauh-jauh mi dan nyo dia tekalan iman road malam-malam lagi nyo. Nyo dia tekalan iman road. Dia tak road kat Allah. Putra kan. Kadang-kadang menit dekat saja ada dakwah. Wait tinggal. Menit dekat. Menyap yang ni tempuh cilah. Tika tak bawa jaro. Ku mantap kejadian akan duduk ni no. Yang ni
Menyayang hananit ni kalau nanti yang hananit dengan dakwah. Tabuh bre memang hananit. Maka ikannya bak udipnya bergantung ni. Kalau pegang dia hujan. Nyo ikannya waktu itu hujan lagi nyo bak taplung. Ini kalau nyo tak salah ni. Maka dia abut. Waktu itu hujan kepegah di Nabi termasuk waktu mustajabah doa. Maka ikannya waktu na hujan lagi nyo lium jaro melaki putra yang hanan. Menyebutkannya kalau nak promoh laki benar promoh anak agam. Menyanyi yang kalau nak lako laki benar lako. Yang kana bohong laki Allah. Tentu yang kalau nak sinyak tentu kalau lebih keturunan tentu laki sinyak. Yang mustajabah doang. Mustajabah doang. Batai keputusan ujian di Allah, sehingga keputusan rahmat di malaikat rahmat, maka ketika ada mendoa, insya Allah berkat doa katanya. Pada dalam tengku mustajabah doa, bainal azan wal iqamah, ketika di antara azan dan qomat, leuh gebang nawate 5 sampai 6 minit, nyan mustajabah doa. Pada dalam tengku mustajabah doa, urang agam, urang Jumat, urang raya, urinang urang agam. Bainal khutbatain, ketika urang geduk, khatib geduk di antara dua khutbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Biasa khatib geduk dan di sinangku urang berdoa dan mustajabah doa. Pada dalam tentu mustajabah doa setelah sembahyang wajib di mongko wate. Pada dalam tentu mustajabah doa di sepertiga malam. Poh 2 sampai poh ke-5 mustajabah doa bila Allah. Maka idanya gumufum. Kadang-kadang orang berpegang mendoa bulan 2 mendoa tapi hantar bertimang di Allah. Kadang-kadang wate dan mendoa hanapah menwate mustajabah doa. Kan tamlake malamnya beu men. Ngan berkat ujian prepnya tamlake kampung adanya bertambah hagat. Amin. Tamlake yang nana aja ulang bulu jit padi amin. Tamlake kampung-kampung yang tengah mula-mula urang yang tengah bermusuhan putus-putus silaturahmi tamlake berkat amin. Dan tamlake kampungnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maulud pajan Bu Gunung Nam Kaduri. Ilun tabi-tabi berkelam belum dakwah di Aceh Utara ni di Gang Jun. Tong apui poin E yang ada jak-jak pak apui yang tong apui bukan pak apui tu. Ilun tapi belum pegang ke urang video. Kip-kip dakwah belum cerita ke urang video. Ulun tuan asli Aceh Utara. Tapi ulun tuan galak ke urang video. Bahkan galak dengan ke urang video. Lun kalan urangnya dengan tempat-tempat jadi lun jak. Lun tuan dakwah sampai ke Kalimantan. Dakwah lun tuan sampai ke Jawa. Aceh kara habis buik-buik. Tapi lun kalan kekompakan yang paling kompak dalam acara pegat dakwah mulut, dalam acara pegat mulut dan untuk pemeriah mulut lun kalan urang sigi. Di Gelempang ini ulun tuan cali. Di Cali ulun tuan cali tamong dalam. Nyola mentang jadual daerah sigi. Asal itu usigi ni guna kebahagiaan pak mulut pakai karena urang di sini wadai pegat mulut meriah-meriah yang membuktikan bahawa ditanya mentang kental dengan agama, bahawa ditanya urang sini mentang cinta ke Nabi, dan yang paling penting tanya mentang cinta ke Islam. Yang enggak tanya kalau pegang ni urang tinggi betul dan pegang nyo termasuk urang meriah anak bayung yang mungkin itu hujan karena anak bayung. Biasa bapak depan lain kekalan payung gantung-gantung sengaja gantung agak banyak wujud. Dia berdua tanya pada kugusi adanya kakak menggantung banyak wujud ke kugusi payung. Nak ada hijau orang kampung ada gua. Mapakan mana? Nak ada pakai dalam bulu juga tu. Orang paji usia nak modal lagi. Long fikir payung lu acara dakwah jauh orang kampung. Yang penting dagang tinkalan. Anak-anak kita nyo nak hidup bawa mulutnya harus tak pegat. Kita nyo tak pegat mulut cinta ke Nabi. Mungkin tak pegadah budaya lainnya, tak pegadah sunat-sunat Nabi yang lainnya tentu. Dipikir jangan kita nyo kaji menang-menang. Hana payah pegat mulut, hana payah pegat dakwah mulut. Maka tengok 20 ke anak ni haitin boleh pegat mulut, anak ni haitin boleh pegat acara kaduri mulut. Bahkan waktu malam hana dakwah mulut pakai ikalan ba ayah-ayah jamun bahawa urang syiknyan hana pegat mulut. Itanya orangnya yang pegang mulut, panitianya dia pegang. Itanya tetap takalan ba ayah jamun.
Dari mulai nek tu tekan pegah jalan lagi ni. Maka yang cukup gelak tu ketika nak urung pegah hanjir pegah di kampungnya nah. Beda kampungnya nan rapai tu belah rapai atau rapai belah. Belah. Mesti belah rapai. Dan kalau dua orang lu kalian ada dua bom nasa. Yang dere. Oh bushi ya. Nyo baru lu kalian kampungnya dua bom nasa bushi dere. Berarti nyamban rame jamaah sembahyang. Anda kalau melatah pindah kalau melatah. Sudah ini. Kailo mana? Ada nanti puno. Nanti dong bayang puno. Menyatingkat na dua buah melasa. Berarti jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah lain-lain. Anda dino. Bayang juga jamaah seperti melatah seperti. Sudah. Alhamdulillah. Tahu Pak Ron. Yang baik puno. Nggak tahu apa orang itu. Ini lero. Dalam berapa 6 roh nanti. Ini juga perlu jemaah 6 bere. 2 bere. Kau datang 6 roh. Saya bagi 2 itu. Ni tanah Acehnya tanah ulama. Tanah Acehnya tanah aulia. Idannya gat Acehnya gara-gara ni le ulama di Aceh. Mereka bilang ulama di Aceh. Maka dia tak pegang sampai mulut kalau ni. Ulama di Aceh tu, anak budak. Bahkan cukup ramai di Acehnya ulama keramat. Maka Acehnya pakai legah. Gah na di Aceh Utara. Na di Arun. Minyuk di Aceh Timur. Menyakajak gede unakan raya namu. Dumpu na di Acehnya. Pakat Allah sayang ke orang Aceh. Karena orang Aceh taat kepada agama. Nangro yang paling ramai orang Islam. Allah nangro orang Aceh. Pun jamun dikun Acehnya Serambi Mekah. Jamun datang. Tadi bertejak Jawa anak muda jamun ibu. Menyejak Jawa senang ini. Anak muda yang kampung sini hantar semalam ke Jawa ke dalam ibu. Anak muda jamun saya ngajak Jawa itu ya abang buat belakang. Ya abang buat masjid. Karena orang Aceh walaupun anak semayang juga. Tidak abang masjid. Dan semayang dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari awal Aceh. Yang orang itu yang sini gak kalah dengan orang. Yang gak orang gak kalah dengan orang. Nyampan orang Aceh. Yang itu cari bang juga. Kemang. Orang gak bang. Yang orang Aceh kata. Ini kalah dengan yang buat benar itu Muslimina. Yang ada rohnya. Ikutnya ditinggal dulu memang. Yang buat dengan Muslim. Ditinggal dulu ada lampu sakam. Tapi kalau ditinggal dulu. Kajet ke imum sembahyang rawatib bak mesti tunda dengan aja. Asal murid bak mesti tunda dengan daimu. Yang apa ni? Anak sigli, ada lampu saka. Makanya mamen. Ini kan Iban gasu. Menyesal deji ni pun nak lakon lagi ada Allah. Di malam tu. Yang tu, maka nak lakon dan tu buat lagi. Yang kalau nak promosi tu, jangan buka di promosi tu. Yang jangan promosi, harus promosi dengar. Yang lo promosi tu, yang kalau nak promosi tu, mantan jomblo, mantan single, yang punya malamnya nikah mana lo dipuak, mana lo bon. Yang punya lagi yang calon lakon lagi yang malam ya Allah. Abang, beradik, adik Haidem dengan Iban si abang bukan, abang bukan lah. Dikali sebuah ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh, tengok ini. Yang dia lakon dekat tu, bang dia lakon lagi tu. Ibu jaga. Bang nyebut apa? Wah adik kakak dia dah. Nyari. Nanti adik-adik tanya yang big boxnya, urai ke polis. Belum salam ke adik-adik. Oh, kagaknya. Tapi tengok buka dulu. Nan grup dengan bahasa Aceh betul. Baik bahasa Inggris. Ingai rapat iya bahasa Inggris. Protokol bila abah-abah baik itu. Ayo, aku polis. Kita depu, kena pegang macam inilah dia, kami grup Rapai. Sangat gini. Atau grup apa Syam macam lah. Ini protokol, ada protokol tu. Ada polis. Hanya kado. Nanti kan itu, bapak kaset pertama, mbak. Bapak video pertama. Yang ada roh ya? Ada tanya.
Hidung lu jaga-jaga saya tipu lu. Nik kan. Saya tempat ni yang lu pakai ni pakai yang ini kan. Habis bapak ni. Kalau jaga-jaga ni pakai dia banyak mati ni. Dia benaga. Jadi mana? Di awak Aceh ni. Di awak Aceh ni menyejak ke dia Jawa ida umum. Negeri menyawak awak bang. Kemah, dia pada pegang awak gobrung. Awak Aceh bang pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia awak bang. Allahu Akbar, Allah. Makanya waktu orang Aceh tengok dia tunggu imam ini, ditanya, dari mana? Dari Aceh. Oh, Serambi Mekah ya? Ya, boleh jadi imam. Awak Aceh je imam ni. Dia bang bunuh, dia yang perlu berkopingan, je imam. Dia Aceh mayang tu. Ruk tulis ni jadi imam. Allahu Akbar. Dia tapi mayang jamaah, tapi keluar lawahan. Anak ayat lain juga. Tapi ada masalah dengan orang Aceh itu. Kemudian orang Aceh itu dengan syariat Islam. Orang Aceh itu dengan roh Aceh Darussalam yang berkaitan dengan Islam. Itu dia Aceh. Belum tuan tapi belum pegang-pegang. Dan galak tak belum ceritanya. Tahun 2018 diundang Kalimantan. Nah acara Kalimantan Kota Balikpapan. Ini kan di Kota Balikpapan kan acara dakwah. Nah acara sama olahraga. Katanya Menteri Pemuda olahraga yang itu Imam Nahrawi yang kaidro. Jadi waktu itu Imam Nahrawi pagi anak tua baca doa juga pak acara pembukaan. Urung kami itu ular rai. Kita deputi warai kami itu. Mana soal baca doa? Pada anak tua baca doa. Bidanya oleh protokol. Orang Aceh mana? Orang Aceh mana? Pak, Tirol. Sini. Orang Aceh ya? Ya Pak. Orang Aceh syariat Islam ya? Ya Pak. Serambi Mekah ya? Ya Pak. Baca doa ya? Ini teh saya. Pahit teh ke? Ada di kuino nyambut. Belum berapa bang ayu. Ya Pak. Siap Pak. Nanti doanya sikit ya Pak ya. Boleh Pak. Nanti baca doa. Boleh. Ihoi doa acara terakhir. Inilah kita acara yang terakhir pembacaan doa oleh Junaidi Ilyas dari Aceh. Ayo, mendadak dana. Ini biasa ada dakwah, boleh mendadak dia. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amahu wa iqami wajidah. Doa habis mayang bacaan. Doa habis mayang bacaan. Sampai doa ini enggak bacaan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Jawabnya dibacanya di amin. Ini dibuat ini. Sampai terakhir ini baca buka puasa. Baca buka puasa amin juga. Allahumma laka sumtu amin ya. Amin. Nyawa itu dia. Ini di panjang kali ke orang Aceh baca doa. Bukan mula. Ini yang bukan tengku. Kalau Ustaz tengku di Aceh itu sekali baca doa 1 jam setengah. Ada video lah awal dia kan. Saya tanya maklum. Ini di Aceh saya dengar orang-orang pakai jilbab semua ya. Ya. Hidung pahna HP hidung ceramah batikan. Logo dia tu lihat anak kecil dia pakai jilbab. Ada dengar ceramah dulu. Saya tanya maklum. Di Aceh itu orang sahafal Quran semua ya. Oh iya. SD 30 juz sama SMP sama SD 10 juz sama SMP 20 juz sama SMA 30 juz semua hafal Quran. Hukum orangnya. Yang bawa oleh pada ini pun orang yang dua auto di Maliban. Yang tahu tu alibah. Lamban dan Aceh. Ini Aceh hebat. Menjaga pegah orang lain. Bele, proyektor bangpan. Nak beli proyektor? Nah, dikol bang. Betul. Proyektor jin. Betul. Dia udah betul proyektor. Betul lagi ni. Itu rumah. Bukan di rumah. Rumah. Ini menjaga pegah perjuangan Aceh luar biasa. Menjaga pegah perjuangan. Belanda hari fikir Aceh tapi orang Belanda hari fikir Aceh. Barisan kalau kemah abang-abang awak gam ngino. Aceh ni hana dalu barisan. Aceh perang awak hari hana dalu Aceh. Hana dalu Aceh. Perdamaian gara-gara tsunami Ronyo. Perdamaian gara-gara Aceh hana dalu. Lebih pek. Ini apa dalu?
Maka itu ada di Aceh merdeka. Dan awak kampung merdeka Acehnya. Ibadah itu pemerdeka Aceh. Belena urus sini Aceh. Belena urus mengai di Aceh. Bila pergi awak Aceh pergi hadir mendu. Nangro Aceh di Kuala ini. Ini Nangro Aceh dia tak buat lagi Brunei. Tema ni. Lo awak agam tu. Ini malam. Yang bukan ini mudah-mudahan. Yang Aceh yang tak buat lagi Brunei. Di Brunei ni. Itu nama murid doktor hewan di Brunei, murid tu. Di Brunei ada yang lahir di Kalipalika. Yang bandaian tu. Ibu dah ada yang murid tu. Di Brunei yang anak pencuri. Betul. Urung nak dulu. Ini cuma dah berpulang dah. Taruh yang dah. Ini cuma tu. Yuk kalau pun nama tu. Jadi kita anak pencuri. Di Brunei ni itu bahagia. Di Indonesia. Bandai. Dia dah dikau tak. Nampak Indonesia. Gah ini yuk kanu Aceh. Dia tu payah antri gah. Betul. Minyu ini yuk kanu Aceh. Motor antri buat PDU berdaya minyu. Nyampan itu. Jamu dipegang dia awak gah. Jamu. Dia dakwah. Ikan ni orang kata bukan Aceh ni lagi. Brunei yang salah. Oh Aceh bukan. Aceh dakwah. Akan tak buat lagi Brunei. Buat Aceh itu. Sekali lagi Brunei. Lanjut ke Brunei, dia ke Brunei. Maka awak-awak gam, cita-cita belum habis. Impian belum selesai. Kemerdekaan yang jauh daripada kemiskinan. Beklena urut tuha yang hana luar. Beklena urut-urut yang mubat, hana peng, hanjit tamang mubat. Nyan, buah-buah awak gam ini. Uroje, yang mungkin ini berjuang. Uronya berjuang di kota. Uroje, berjuang membajai preman dengan budi. Uronya berjuang mempulpen dengan gense. Bek kuah perjuangan. Bek dino dia awak gam, dia awak KPA. Pan kanan dino kedua belum dah. Dia nak kena cakap ni. Dia nak kena. Nanti yang kenal lu, kalau lu ingat dekat. Berungai dia awak KPA. Itu mana kita nampak kandang. Ya. Mak kandang tu yang tak lu. Adik bapak lu. Kalau tu jangan awak gam. Lo zaman ni yuk buat dia ni. Lo awak santai ni, gue jadi buah makan nang. Lo luka tu tahu. Ini di. Ada. Sama-sama. Suka mau nak kemana ni? Leh KRN. Budi Raya tu je. Betul nak lo. Ini di tu ni. Oh dah. Dah tu. Ya pernah orang bismillah. Ya pernah orang ayat sembahyang. Ya pernah yang tuan sembahyang. Ya pernah tahu nak kita nyot tadi. Baik bang. Lo yang murah. Tak ini juga ni. Kacau boleh sikit. Hati. Orang kedua mati ke. Bila bah membuat mendak, bah bapak saya kan membuat. Menyatakan lagi long je pegang tu. Anak mati, udah sampai orangnya. Paling kurang air padi, rumah itu. Lu cara yang bangai biji boleh. Yang bangai biji padi, hehehe, ayo padi. Aku tak berani. Apa ibu sekalian? Aceh luar biasa. Punya pegang mulut di awak Aceh Musa. Hana nanglo mi pegang mulut buat mulut. Ije buka Google Map. Buka Google Map. Now orang pegang mulut buat mulut. Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadal Ula, Jumadal Sani. Now orang pegang mulut. Mandi Aceh di pun orang dengar maklum orang pegang mulut buat mulut ni. Khilafiyah pendapat ulama tentang lahir Nabi. Nah yang pegang Rabiul Awal, nah yang pegang Rabiul Sani, nah yang pegang Jumadal Ula, nah yang pegang Jumadal Sani. Akhir berkicok, top dia orang Aceh. Pun boleh pegang mulut. Yang bahagia tu. Tengku jamah lah. Dia malam. Ya, kedua ni anak pri tu. Ajo lundu inan, tinggal lundu inan. Leko jadwal kita mau. Tinggal lundu inan. Berapa ada mau jadwal. Anak pri, makanya orang tu pengen rumah memberumah. Pengen rumah. Orangnya dong dakwah kedua part, hebat. Gunung-gunung Pak Dispora Par Aceh Utara. Kemudian positif kedua dah ulang tahun Partai Golkar. Malam kena usigi. Heboh amplop dapur. Pengen rumah. Yang mengenai rumah nah amplop. Dua malam tinggi. Yang mengenai rumah. Karena keluar rumah. Assalamualaikum dah. Kalau boleh habis saja. Assalamualaikum.
boleh dekat. Pengen belum. Maka kami sekalian, adik sekalian. Dia di Aceh, mulut di Kalan. Guna mulut di Kalan. Masya Allah, luar biasa mulut di Aceh. Anak-anak dia memiliki. Nak memiliki guna. Beres. Yang memiliki, dia berdiri-berdirinya. Merah ni kalau. Yang anak di mana manggung. Yang memiliki anak SMP, anak SD, anak SMA. Anak SMP, SMA nak memiliki. Alah, jatuh ayah-ayah. Anak SD ni ya. Anak SD memiliki kalau. Maka yang hati pertama, idul pakai hendak pakai nyom, lalu kemah. Idul hendak pakai nyom ni dakwah. Tiga tengku galak pakai nyom, karena agak sunyi. Kurang kali. Menyelong su kurang gal. Kita YouTube. Dia nak galan-galan galak lagi. Punya. Nyampe nak pegang-pegang lu mati pada kau mati ke pohon lagi. Jadi kau dah nak dia urut dua benar gitu. Anak kita orang dari juga. Ni, ada ni memiliki? Dia tahu bakal. Negara ini memiliki beberapa api. Nastaghfirullah, ya Allah, Allahul-Azim, min kulli dhanbin, ya Allah, adim min Allah. Tapi lagu keluar cakap ni. Yang raya ada lagu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ya Rasulullah. Tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya nyongan nepandang donya di bak masanya Nabi lahiran karunia Tuhan cedah tak rupa. Lagu boleh. Nabi lagu boleh kaya Nabi. Kan dewa pegang dikit mak. Ini lewat awak kafir. Berhenti Nabi Muhammad nak Nabi nak pegang mana? Nabi langit. Pegang buka baru kan. Yang tu buat lagu terakhir adik-adik. Nanti ingat lagu terakhir, tu lagu terakhir. Asalkan lagunya tak payah pun. Nanti ingat. Allah Allahu li ni'mal wali maulai maulai. Sallu ala hadan nabi Muhammadun sallu ala. Nah, muda pendendok dan kawan ini ikut. Ini hari ini buat lagi, buat lagi anak ini tengok oleh ini. Pakai tapi kamu mau kumpai, anak dia tak dia kamalah. Tak ibu dah kena urang, kena kebaga sama umpama Allah lauli. Dia ni umin ukuran apa yang memiliki nak. Nongkok dia puput roh. Tapi wajah kami dikit. Bandung geganyo dan bedang pemulia Rasul Allah. Bandung geganyo dan bedang pemulia Janjungan. Kami dikit pakai kena ibu baru sama anak muda. Baru sama Bang Joni. Memang kampung. Terus. Lepas tadi aduh, dia pula habis kertaan ini. Yang menoleh dan selawut, dia habis selawut, takruk peti-petinya. Bukan ada. Kerana ni bukan mana undang. Dia ni selai orang pun, mata-mata juga ini. Kau mana kena dia buah nampak. Maka orang nyomi, Abi, nak kemah. Nyorong dulu juga panitia itu menghibur begitu itu karena kamu hek dua orang dia nak hibur begitu. Dalam dua-dua itu karena kalau membikok kami urut. Guna ada bikok kami di rumah, tak ada bikok ada urut. Kamu masuk surga aman. Dalam surga dia anak bikok dalam neraka ini. Aku itu bukan lagu. Kalau ada ni kan
Orang raya lah. Maka itu kan wadah pompon mulut dia pun lalu dakwah kata orang kampung urung. Rupanya nak urung Tuhan. Nya urung Tuhan ni juga dapat kelompok niki. Urung Tuhan yang mengenali itu. Urung Tuhan yang kata malaikat sakratul maut. Juga dapat kelompok Allah, Allah huli, Allah. Bagaimana ni dia? Gaya anak-anak ni saya memiliki tapi orang rayu. Di Aceh kamlai Malay, Pak Alun, ini apa di kampung ni? Kemah. Wadah itu kalau kanduri ni cukup ramai. Kanduri kalau kacau, kacau bungkus kuah. Pak Alun, Malay. Yang bang duk kanduri, yang kena kamlai mendiku. Yang baju kalau ucap di mana ujang putih, ujang pun, pada kepuas mahal anak. Wah, bingung, titik mengelah. Saya mau nak sampai kena. Kena macam kau, kau perlihat. Bunyi titik. Rumah ucap rumah ni, masya Allah, Malay. Tidaknya orang Aceh yang menang. Tidaknya orang Aceh yang baju dia babi. Habis dah baju rumah dok tiga kali panitia, 4 cok kuah. Kan kamu orang-orang kampungnya mungkin lah. Kuah rumah mentenang kot siap. Kuah rumah mentenang dalam kipi, mentenang apa mana. Mujuk je dulu. Tapi ide awal tak kuah, segala tak baju punya adab. Nyo akhlak. Dan tanya ada guna orang makan duri ni. Nyo pula balut tadi. Orang makan duri hanya akhlak. Enggak. Makan duri. Nah itu. Si Nabi mi wadai kepaju makan duri kepaju ya kai kiro kakak. Ikiro kepaju. Kuyana. Kita nyo ke? Iya. Enggak makan duri itu. Lagi ada banyak kena stroh. Nyan yang baik. Maka ada kalanya mari delega. Kita nyo Aceh nyo tak nama marwah. Punya tanda di marwah Aceh nyo good insyaallah. Maka di kampung nyo oh pagi ada. Pagi ya. Kan pagi pakai nanti ke dalam muka. Ya kan pagi lama-lama ke dalam muka. Ya pagi ni pegang kampungnya lagi pagi. Mo duduk saya pagi. Saya nak awal tu. Sampai mana ben pasal tai dia jadi mau meninggal itu. Ya pilih si lain jadi mana? Ni pakai kampung berkompak. Dia pegang malamnya, dia bingung dah. Di kampung kena berkompak pagi. Di bawah asuhan pagi itu imam dah. Lah, engkau pagi bina kampung bukan. Maka menyapulai yang kampungnya benar 5 orang manusia kampungnya. So yang pun benar kampung urung tua lagi Abu Bakar As-Siddiq. Urung tua yang bijaksana. Urung tua dalam kampung. Mantan pejabat dalam kampung. Mantan urung tua dalam kampung. Pernah pimpin desa dalam kampung. Pernah jadi ketua apa dalam kampung. Provokator. Ya Allah, yang itu juga dia ada di mana? Halang dulu. Dalam ini, yang kayak buka panggung mana ikut. Lampu dia buka panggung. Nah, lampu. Nah, lampu timbak lah. Aduh, kalau ini kamu lu karena kamera. Baik dia kayaknya orang tua baik ni mudah ribu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu ribu nak buka dakwah. Okey, lanjutkan. Mana ku bukan bantu, dong bantu menua. Tenaga jahili, doa balu. Tapi menyajib balu, untuk panggung Arab berak ulika bercuk, berberata ukur, nak urina berpadi. Dua orang apa? Nyobek gaduh pegang apa? Jak rapat ranting gaduh kok bagi legok ni. Lumpuh apa? Ya, pegang bagi seragam, habis kain kampung mentang nampu. Karena mudah-mudahan rumah benar. Yang tidak aduk bagi dia. Ijaklong kita leno. Nonton TV, tidak pegang apa? Bawa rambai hati kau. Ibu rambai kaile. Ibu dah ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Memang tanya orang tua kampung, bijaksana. Memang tanya orang kampung ini orang tua. Dan tidak somanca untuk buat acara bangkanya. InsyaAllah yang terbaik orang tua itu. Yang kedua kampung mana Umar bin Khattab. Nyo yang pegak-pegaknya seperti Umar bin Khattab kalau tanam istana. Punya pak pegat tenda, punya pak pegat teratak di Musa. Waktu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nak gaduh oleh ni. Nanti dah bergalap dengan ibang. Kan dia semayang tu. Nyona yang buka dakwah anak kena semayang. Pulau kau nyambut dia kau. Kukir nyok kuti nyambut. Kaya kau nyambut. Yang baik kayu semayang. Asal kau dengan semayang. Kamu kata, nak ubah kata manjil dengan itu. Bah menang. Puranya itim buka dakwah. 3 tamno itim sumbah. Yang kedua. Di kampung Bena Usman bin Affan. Sorbu orang-orang kaya yang tim bantu agak. Ni ramai orang kaya ini. Ni ramai orang kaya ini. Betul. Katalah pada amplop dan semua. Ya. Orang kaya bantu lah. Ya orang kaya mah cakap dah pegang. Menyepak bola sedekah 1 juta 2 juta. Bak tanding poli 1 juta 2 juta. Bak dakwah 50 lebih. Kaya dengan tu. Rumah beraya, motor beraya, rumah beraya. Keringat jauh. Kamu am, orang kaya yang kering berair kubu, amin. Yang kering orang kati. Yang kita doa kau. Makai dengan ni, orang kaya bantu kampung. Orang kaya, negeri Melasa. Tapi alhamdulillah, kalau man 20 Melasa, 20 tu. Jadi dong jalan kan untuk mereka bisi. Nam Melasa tempat tu ni dari bisi. Yang tempat tu ni dari. Kadang-kadang tempat tu ni Pak Melasa itu bayar ada. Ya, lagi ada bodoh. Yang bodoh ni dua. Makai dia kan sunat, yang lagi sunat Nabi ni. Dong ni bodoh ni, ini kan. Abang-abang ni kan tu ni. Lagi betul dia bola. Kau ni lah, enggak. Kita ni ada yang ada ikut sunnah ni. Pada itu ni mana? Uragan tu ni tu jongkok tu dah. Jongkok yang tu, yang mana tu ni? Yang memang bakir dah bukan, tapi bapa apa tu bukan. Tapi ni kalau di mana apa ni tu berhen. Lah kita bukan. Pada berhen ni ipo ni. Sah baru dah. Punya anak kagrehan. Saya bayar tahu tak? Punya anak kagrehan. Bandar jatuh ini. Tak bedah lagi. Dia darah tak bedah. Wadah tak bedah. Kucupet tu. Wadah kucupet tu. Dia pak kolor. Wadah juga pak kolor. Anak sah sebab. Maya. Urinam dong ni dang punya kok. Jongkok lah. Dia jongkok macam musuh benar ya. Ya, itu tak pernah jangan maklum keluar dari mana. Betul ni. Ini yang ini. Tapi rumah tu malam-malam jongkok. Dia bajikan dia betul ini. Urinam dong ni. Di kampungnya orang dam jongkok kudu. Punya orang kaya kamu dah duduk ni. Punya kampung lo yakin macam nak isi terbang insyaAllah. Jangan nak yang jadi. Kalau plastik, plastik warna kuning. Bandar melikut pah kena tu boleh berwarga. Kiwi berwarna dengan meja apa pesta nak dikawin. Pang kena tu nasi kewal. Yang kibat tu bukan Nabi. Tu diyu jongkok. Ni nak dia abut yang nak tu Akiwi diyu pedu ada punggung wi pah tu. Itu makanya itu ada kausangan tiuluan asal kana hotel tarik. Karena hotel ini dulu. Nanti balik juga di mana dulu, dia buat dunia ni. Hatinya kuih, buang tak banyak. Saya awak mau doa ini. Ikannya yang sunat tetap sunat. Yang tak ikut Nabi, payah tak ikut Nabi pakar. Karena Rasul katanya Nabi Muhammad, orang kaya bek kriit, orang kaya bek culik. Orang kaya baik susah putus dia baik beragama. Karena harta kaya bak ditanya titipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua benar dalam kampung saudaraku benar dalam kampung Ali bin Abi Thalib. Anak muda yang percaya, anak muda yang taat ke agama. Di kampungnya home di dalam anak muda nonton bola teku Barcelona lawan Real Madrid Pak TV di buka juga apa nonton bola. Surah itu juga apa di anak muda. Buat Pak Ibang,
Tamong rumah ya ini. Waktu nonton bola hari begini. Hana tengok-tengok malam nonton bola. Asal kai bang subuh tak tengok. Nyangkan Ali bin Abi Thalib. Dibanci anak muda yang kot. Kewah. Orang ku imum, orang ku kusyik. Tuhan pun ingin kena. Mulai singa. Puasa singa. Yang dang imum traweh. Bekde urung-urung Tuhan. Berberdayakan anak-anak muda. Cahara-cahara adik-adik ikannya yang luar badaya. Baru lekon yang berbadaya. Betul yang berbadaya. Badewa kena. Bek le hơi nan. Tapi hơi dempu. Hơi dempu. Junaidi nan. Bek hơi nan Junaidi. Dempu Junaidi. Yudang imum-imum. Oh dempu sih kalau layak idang imum. Yubang. Dempu. Mana layak lambang. Jep ke video. InsyaAllah. Menyepantruk kampung. Tak pedang maju kat tempat itu. InsyaAllah dempu. Anak mudanya. Bacut-bacut akan dirubah roy. Kayak tadi, itu terawih huruf Tuhan. Baiklah. Ini ada yang mana-mana. Kedua, betul. So, ikut menurut. Allah. Ikut naik ke pui dia kalau yang udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut naik udah. Tahu tak? Betul. Kenapa berani? Betul lambat aja. Jadi betul benar. Anak muda. Yang bang anak muda, pilih anak muda, yang daimu anak muda, yang ceramah anak muda belum puasa. Ali bin Abi Thalib punya anak kayu ini dua gede. Yun, baik bang anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun guru-guru enggak buka ya pak. Kali ini aja kebila lagi. As-salatu tarawih rahimakumullah. Enggak ali mau datang ini. Kami juga dulu. As-salatu tarawih. Itu dalam kegiatan muda. Itu muda dah. Anak-anak muda berdayakan. Hidayahmu anak muda. Apa hidayahmu? Diceramah. Ditanya orang kampung rapai, baik ada orang rapai. Memang nan kampung tanya rapai, tapi di mana rapai ni? Rapai dah, berarti rapai jam dah. Ditanya pijit urung-urung. Ngadu anak muda. Anak muda diperdayakan. Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir. Ada nak orang isi yang hikmah. Ada nak orang tiga lagi Umar. Nak orang kaya lagi Usman. Nak Ali, anak muda lagi Ali. Nyo yang paling penting yang kelima dalam kampung. So, orang inam lagi Khadijah. Kita nyo betul-betul agam lagi mah. Ini anak orang inam agam nak terpulih. Betul. Tinggal dakwah-dakwah. Tempat dakwah orang inam itu kita dulu. Nyo nak. Mari sini. Betul juga. Bapak juga. Saya kan tidak. Jauh dia beragam. Dia beragam. Jauh dia mesti ada. Dia kamu inam. Kamu inam ke mana? Memang bahagia dengan Aurinam. Uragam tinikalan menyajak aku deh. Rumah yang ada kuki mukru'ab. Aurinam nanti. Langkah kuki masalah. Nak lihat di depan je bawah. Nyai rumah mana betul, tapi nyai rumah panggil Aurinam. Abang hoja, ya orang kuki. Abang belum berada. Yang tu orang kuki garang, bawa kuki terus. Yang uragam yang Quran dalam kampung ini mana ber? Pulau uragam kedua anak rumah, beban mana ber? Maka orang ini manusia hebat. Belum kami. Di rumah punya drone hana lempet-pet rumah-rumah hana gak li. Urinam hana lempet-pet di rumah. Urinam kati di rumah. Urinam kati cok abah di rumah. Rumah-rumah hana mangga. Mangga ada tahu rumah. Nasu. Deh, apa nau? Hai, kamu pulang mana deh? Kamu pulang deh ya. Deh, mangga di rumah. Pada rumah urinam kati. Tadi kotor. Awak yang dia rumah beragam rumah sana mengali maka memang urinam buat mepet insyaallah urinam makin pepet makin madle begitu urinam makin pepet makin tiga gerah hijau pepet dua ayat dijahil kira untuk pepet kira gade jam pepet memang perkataan orang inam mepet
Pepet. Nurina. Yang hanya cocok hidup pepet bau agam. Wadai masa Sayyidina Umar. Wadai masa Sayyidina Umar. Nasiro sahabat na rumah ketiga pepet. Sukun di sahabat ke rumah. Nyoba apa pula Pak Sayyidina Umar. Rumah ketiga pepet. Tidak. Bagi dia ambil batu, lebih cocok pintu. Dikutun saja, bagi dengar dalam, rupanya rumah Sayyidina Umar dengan pepek. Murah dengan lo. Di dalam pepek rumah Sayyidina Umar, dikutun lah mati. Kau kawan ni. Murah dengan lo. Kawan, kalau dengar orang cocok pintu Sayyidina Umar, dun. Hei! Murah! Murah dengan pintu malu. Mana dia buat? Kau buat, ayo murah. Mana dia? No, no, no. Nama kemudian mana? 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 Mana buang telah rumah belum pepe. Pakai mana buang? Mana dia? Pakai. Berada dalam dia. Pagi rumah Sayyidina Umar pijit tiga pepe. Tulis nama. Yang kata TV, urina mempepet, uragam adalah pepet tapi bergerak. Saya nak urung pepet, betul ini. Dia uragam, jadi dia mengumpul antara agam kan? Ini Khadijah, ni tidak ada bujit urina betul-betul urina. Adik, tengok kerana, dek, one year, dek. Kan pun tak ada lagi. Mana duharo juga. Adik, mak rumah nak suruh jilbab. Pakai gede rumah nak suruh jilbab. Pakai gade pali nak suruh jilbab. Pakai apa boleh main kasam nak suruh jilbab. Mana? Kere, ni untuk video ni mana juga. Urinang jaga aurat. Allah itungku kamu kat Tuhan, aku jaga aurat. Anak soleh galak. Cewek yang murid. Apa Tuhan yang cip? Urinang berlaku Tuhan jaga doh. POO ribu dalam tintiu ni no. IO lagi Ahmad Alban. Mujak di ujung je. Bukan ni kan mau dalam hero di tak. Ikut di bukan dalam ni mati mau nama permukaan ni. Apa bukannya ku urin cuma bukan. Urinang lagi urinang. Ini kena. Orang lu praktek kan? Kamera, gesek. Urinang berlaku doh, urinang je. Kalau ada urinang je. Mata uyu, kerja bangtang doh. Uragam ni kamu biasa lah. Mata kerja bangtang, urinang lagi urinang. Bukan haba berlembut urinang. Haba. Uragam kan sahut je. Urari. Negeri rumah ni. Dek, yang gasa mak kuaya. Yang pegang habar ayah mak kuaya. Ayah mak. Ayah. Dia punya riu-riu. Dek, riu dek. Nanti sakit, nyan mak tadi. Ni ayah kau nak ke? Kau pulang apa dulu? Mak dulu. Nyan ayah tadi. Dek, yang mana ayah tu? Nyan mak tadi. Ni ayah tu. Oh! Jangan lagi. Ya. Saya ada rukun ke mana? Ni, saya ada. Saya ni adu. Saya rukun kakak ya. Jangan lagi. Yang dia ya. Tiga ke belakangnya. Saya nabu yang letak, sama kaya kan. Saya papa nabu yang letak, kemana saya? Oh! Saya nak lima. Ini kaptu ketiga ni ya. Mana ni? Ya, Iwan banyak hari ni. Draw dalam pintu ada ayat pun juga. Neto mau pun timbul dah. Jika menang sama-sama. Tanya dia buat ayah, dia buat mak, dia buat menandung ya. Punya rumah nak ilmu, insyaAllah berkat ilmu. Ini habis sekalian yang mulia Allah. Maka kampungnya kawan, dia kompak kampungnya. Maka dalam kampung pun nambah perkara lah. Nanti dalam kampung dakwah dulu. Yang kita cerita dalam kabar. Untuk dia jin ni kan. Wajib dalam kabar. Kekeh belum. Mi, dalam kampung kini kalau ni punya perleh kita nyokot dalam kampung nambah perkara. Putra itu
Kepegangan Nabi hakul muslimi alal muslimi sittun. Kewajiban kira orang Islam kepada orang Islam yang lain nambah perkara. Ikannya tentu hina orang Islam maka nambah perkara guna. Yang pun idza laqitahu fasallim alaih. Ketika merumpok ikannya sambil-sambil pipi saja. Yang kira lupa alasan karena kita lihat kata poin betul di mana? Hah? Masih ada lebih. Nah, punya bagian daripada ujian dakwah. Memang kali ini, memang tinggal musim-musim bukan dakwah ini. Kajian ni, kalau jujur. Alhamdulillah. Itu memang ada kawan. Ramai dulu. Kami. Ni ayu rumah. Apakah halam ni? Ya. Yang aku dengan itu lah. Yang aku. Ni habis sekalian yang kumulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nama boleh. Ni dalam kampung ikannya sesama Islam nambah perkara benar kepada Nabi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Kewajiban sira orang Islam kepada Islam yang lain dengan nambah perkara. Yang pun idza laqitahu fasallim alaih. Ketika merumpok bibi salim. Tapi salim tu urang sunat. Jawab salim hukum ji wajib. Di kampung ramai dan kak ni mengkak nah sabah rumah dia. Kak nah pun rumah toto, kak kain kamu. Karena kak kain kamu rumah kok salim mana ada diri. Yo kain kak kamu. Padahal ini sunat, ini kena. Menyonya pintu kepada Nabi, maka ikannya wadah Nabi salim kurang, baik kadang pah itu pintu. Yang prinsip agama. Patah kita ada di samping baju. Kira-kira wadah buka pintu di rumah, ikannya baik langsung kekalan dalam rumah. Ikannya biubi salim lega sunat. Lega urang hana jawab salim kanyo biawo. Contoh. Ini ada. Itu betul. Dan lepegah kepegah di Nabi ini. Hang gebi kanyo rumah kau menyingu-nyingu. Yang benar. Nah urang di dalam nyanyi. Sampai Nabi pernah kepegah. Seandainya aku mau, aku bisa lemparkan mereka dengan sisir sehingga buka mata mereka. Urang-urang yang galak jinguk-jinguk rumah kau yang hidup sampai. Assalamualaikum. Tiga. Tak yang tidak. Anak urang jauh. Assalamualaikum. Tak yang tidak. Anak urang jauh. Assalamualaikum. Lega anak urang jauh. Ya Allah. Ikannya yang biasa kejadian dalam kampung macam kalian. Nah, Assalamualaikum. Itu adalah anak urang jauh.
Kajak wah camping kamau lu. Assalamualaikum. Bak kamar aja dah. Kajak segala gede pah bak dapur. Yang dalam agama dilarang dan dalam agama mandiri model-model lagi ni. Ente banua rumah ni. Ya, tu ni. No. Tak apa ke situ. Di bawah ada ni ya. Rumah tiga kayak bang. Balik kamar. Tentu ni balik. Dia nak balik dulu bang. Dia balik. Dia ada itu. Ini balik dulu. Najib dah balik Najib. Luar biasa. Nomor tadi apa je? Dah pulang. Okey, kita dah lapang. Kan. Kalau Dia balik. kayak yang baru. Ada yang minta juga. Nah, apa kata tu? Oh, bagi menonton gua enggak berlindung enggak ada. Memang. Nanti gua. Hai. Untuk di rumah hana urut, kabeh jabat dakwah. Urina awal gua. Kalau kena, yang sunat ni. Bandel dah buka kunci pintu rumah. Tambang rumah disalin. Mantengku kupu dah disalin, hana urut jauh tengku. Sunat disalin. Walaupun hana urut jauh. Tapi waktu tambang rumah kosong, hana payah. Urut jauh. Tambang ni. Assalamualaikum. Tambang ni. Dan ni apa ni? Assalamualaikum. Urut hana. Assalamualaikum. Mana urut jauh tengku? Nah. Menyadu dia dengar ke aku. Assalamualaikum. Yo kata orang. Waalaikumsalam. Yo. Nama ti dia datang. Tajo jak bak kubu. Ni. Kubu mak, kubu ayah, bak komplek kubu. Ni apa ikut? Bom kubu. Bom. Ya. Bom nak anak lagi. Jajak bak kubu. Baca tamang dalam komplek kubu dah tu lagi. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Takut. Jangan tak payah pergi jauh sama you. Yang kita main pada buku mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Biar. Yang ada dia tu berdua tu. Yang cara jawab kubu. Jawab kubu mak, kubu ayah ni kena. Iblat gede. Iblat gede. Ikannya tajak buat kubu mak, kubu ayah. Baik hadap kita. Ibanjib. Berikut kita. Jangan mak ditanya ayah ditanya wadai ke kubu. Beri hati kita. Wajah buatnya kata kita. Maka wadai tanya tajak ke kubu. Tapi ke kita. Ya. Salim sunat bi. Maka kampung orang utama makan kopi. Assalamualaikum. Jangan mogok assalamualaikum. Merumpuk apa main apa kata. Assalamualaikum. Tetapi dia merumpuk dia salim menalin. Tak net kedin. Nah, aku repot juga. Yang anak nak dibaca assalamualaikum. Tapi dia lagi orang kampung ulung cik. Nan bukan kampung ulung saya paling. Ini karena tak ada tapi paling muda. Anak muda kampung ulung. Jadi apanya dengan berubah pisang. Berubah pisang zaman dengan ini kot berubah pisang waru, itu pisang gatun, setiap tiga kayu. Berubah dimana dengan. Ini bisa dia. Assalamualaikum bu. Ini punya dua kali. Jawab satu. Waalaikumsalam. Ayo kurang lihat kan? Lucu pun lah balik tu. Nyambat kadang-kadang. Yang saya harap balik. Ini dia pada ya nyambut. Haji kan? Benar. Yang kedua, pun dia saja burung kampung, nak ke kampung. Yang kedua berani. Ida da'aka fa'ajibhu. Kalau ada yang undang datang. Kita nyobek dalam kampung pilih undangan. Menyobak orang kaya ramai orang ya. Menyobak orang yasin hana orang ya. Bak orang kaya aparat truk menduk. Bak orang yasin hana orang tua truk dalam kampung. Berikut. Undangan wajib ya. Masalah pajuh hana pajuh guna. Yang penting ya wajib. Dia hana saja bak undangan itu. Dia punya azab, ujian raya, nabi binatang, sakit tubuh. Dia hana jak undangan kau. Baik dia pegang dia, tapi hana jak undangan kau. Mandengku, punya kamu hana diundang aku. Orang hana diundang kau undangan kau, harum ya. Ni
Ingat. Boleh. Hana undang bak undangan kok. Bak rumah ni ngap pesta. Urang rumahnya hana undang. Harum dah. Tak pajak makanan kok. Harum. Takkanlah. Mungkin dua bukan harum. Hana juga beda. Hana dua. Nyambang jak undangan. Urinang ingat. Urinang jak bak undangan kok pek le tak berhawa. Urinang jak bak undangan kok pek le tak berhawa. Mangan ni pajak undangan ya. Kalau berat-berat undangan kau. Di kanan apa? Ya kau-kaunya dekat kaki. Nanti kalau bawa tidak baik dekat kaki. Ikan pun ada buka sedikit kursi bagi orang punya. Aduh, sudah kau undangan kau. Mana dia? Kau kata duri dah kau. Ni kau. Hei. Jom ingat. Pokok dulu. Udah barang. Udah barang. Apa lu ni? Wah, wadah baju meo. Kahana ubah di kantingan tak ubah makanan go. Kadang-kadang sip kedua ro hero lain itunya. Munyai bukan benar bahkan duri dia berawan. Maka perlu duri nak bahkan duri go. Yang hai ni cok biu macam ni baju. Ubek baju. Nyacok yang tua dalam BU. JTU yang nombor 6. Urinang jak bau undangan dok hana payah tadi tak kiri. Ini boh lagi mak lampir waktu itu bau undangan dok tiap kali. Aku nak bagi raya. Aku nak bunga-bunga ini boh lagi. Makan duri kau, wah macam model. Ulam Cina karena betul pun makan duri kau. Aduh yang betul-betul. Yang kalau kau pakai pakai seragam yang betul-betul. Alah hai bang, model lucu. Yang tu Rina dah makan duri kau kata. Macam model Rina. Nah yang badak lah. Kira-kira. Rina tak makan duri kau badak. Punan jangan cium mana kau. Putra maksud Rina tak makan duri kau badak. Ingat, urang inang jak bakal duri kok batah desa. Pertanyaan, apa duduk dong, sabah duduk tak. Bukti kok mendapat jalan-jalan. Punya sandai ni kamu ragam batah habis. Baiklah kursi, mana mendekat. Langkah nama, berapa urinang. Urinang, belanja urinang jak bakal duri kok. Baik, aku dah apa. Inang macam nak, baiklah. Inang jakkan duri catering, kumagun dulu. Yang ada, yang mau bina lo. Ada berdua tak? Kelihatan tepi ini. Yang pang tepinya lawak juga. Berdua tak? Kalau berdua, shitnya, apa shitnya? Yang kau ini roti. Bukan roti ni. Tu shit kau ni. Yang kata dengan kampung kan. Dua jam bawang kau. Jawab. Dia orang tak boleh ikut. Bangkut tiga, pakai berengsi. Dia bangkut tiga, pakai berengsi. Yang nacung tiga, kau keluar kapal. Yang kuat dalam kepala ini, yang baik menantu kata. Tiga nyawa tak bantu kau, tiga dibantu tanya. Baik lagi bak kamu elok tu. Di kamu kota ini hanali di posisi diajak berjalan. Kalau catering. Jadi cara-cara waktu itu duduk hendak berjebu merapikan halil. Jangan pingan anak-anak tu. Seribu pesanmu anak-anak jangan. Tapi kampung macam galak, duduk rame-rame. Malam muda-mudi, kudet musik lah, muda-mudi. Kampung yang pasti nama. Gue mohon, punya anak-anak muda, gue yang kudet musik. Lepas rumah pesta itu kayak menjak ni. Mama pesta pernah jadi muda kudet, ngengok. Hei, diku-diku Salmina, you good. Mana dia lagu-lagu kasidah. Jilbab putih lambang kesucian. Boleh lagu-lagu dah. Yang lagu anak muda, masa kau lagu guna, dia muda dia. Yang dua. Awak semua. Rapai. Itu terapai di meja. Yang bantu bingung tu. Anak payah ajak bingung macam-macam. Ya anak-anak darah, ni kena. Anak-anak darah
jak bakan durigo, ber di mang cantik kapi kena. Malam-malam jak di kana putih-putih kuda biru lain tu. Berarti agak-agak, kalau dia ni. Bakan durigo tak buat mati dengan tu. Ya. Ini kalau bakan durigo iban tu. Yang negara gaduh berapa. Iko boleh ngalah hari. Akhir juga mati bakan durigo ni. Dikatakan orang kampung lain seperti agama-agama. Saya tengok kena itu beri. Menyepri yang pakai. Alah, hebat. Ya, bet program masjid Pak Kanduri. Anik 6 jaga roh dia. Anik 6 jaga roh. Lo pegah Pak Roh. Anik 6 jaga roh. Lo pegah Pak Roh. Hei, anik 6 jaga roh. Dia tengah musim api. Nyomi jaga anak roh. Dia berumah dia. Dia bayar duduk berumah itu. Orang jak ni lu kalau tengok urina, belum kaki dia berumah dia. Yang ada dulu anak berumah dia tadi. Nanti berumah dia konek. Oh nampak. Adik 6, adik 6 jaga roh. Saya kata, sekali. Adik 6 jaga roh. Jak ngagam berkurung. Macam mana lu roh? Jak ngagam berkurung. Dah baru berkurung lewat api. Pak api ibu betul polisi. Ya agamnya, Mbak Hafiz pun dengan tu, betul-betul itu meja. Ada ni no. Kata ni, ini nang jaga roh, ini nang jaga roh ni. Malema, malema, ini darah, malema, kaki. Bagaimana? Apakah lama? Malem kampung, kita jam, mana tekam? Di kampung itu ada budak-budak kendaraan agama. Jadi kalau ada budak-budak yang pada kampung. Pada kampung mana? Ini bang. Kampung apa kah? Saya kata bukan di pada kampung. Saya kata tidak kaya. Kadu Alina saya kali kejadian kali. Bunokin, alah hajat. Yang mana urusi tidak. Itu nak pernah cakap rumah lu itu datang di Pudok negara daerah lu pukul lewat lucun anak budak kota kampung mak bang utama mak pagi datang mak ngayam mak dia tu ya Allah ni tu dia boleh tu betul naik budak kita ini mengayahkan kita tapi hanya budak-budak benar pika ya ni mana keluarga hidup turunan tak mau tu main keluarga lagi Yuki mak sampai tu merasa kata Yuki kalau anak itu kata lagi dia anak tu merasa pada rumah kaki papa anak inam anak agam jaga roh lo pegah Pak Roh juga jaga roh. Dah sampai ke balai orang tua kampung. Tunggu ibu tidak tu ni, tak siok negara yang tekan kejadian. Negara ni nak. Ahai garam, mandum gata yang inam. Gata umpama bunga yang cukup mengharga. Tak jaga-jaga, hai darah sampai layan yang bunga sampai di sini kenang bencana dunia. Gata udara umpama si kuntum bunga kemang di dalam taman yang timur penuh dengan cahaya, duduk penuh dengan cahaya. Si berangkasa yang kalian pastikan galak bunga, hati terkenam terasa di dalam dada, menyebut kalayan musabah kumbang hantrole bunga kamala dubuyung. Mengapa lupa padaku selama engkau dirantau? Ku tunggu-tunggu dirimu, berliku-liku janjimu berbelok-belok
cintamu sehingga aku jemu pada dirimu. Nih, nanti ingat lagi ya. Lagu ada dua-dua ada nyonya. Dan lagu favorit kamu orang tua ya. Saya kenang adu buyu nggak tengok. Adik jaga ron. Membuka adik-adik darah, adik-adik remaja, abang-abang jaga ron. Facebook juga begitu, ni lah. Lagi nyon, mau HP acun. Jamun HP model lagi nyon, ni sengaja nampak bawa HP je contoh. Jamun HP, takut HP. Itulah kayak jet SMS dengan jet telepon, punya jino jadi kalau orang jet takut HP, jino ni kalau model acun dan kadang-kadang HP layar sentuh. Dua orang tu layar sentuh menali pak, teknologi. 2025 pakai juga layar pandang. Anak sentuh-sentuh dia HP, tinggal pandang-pandang. Punya zaman ni, dipegang abang HP 20 sekali. Nomor anda tuju di luar yang kuat, nomor anda tuju tidak aktif. Yang itu tumpu dipegang. Yang canggih teknologi. Makanya dia nyobek, baik kenal canggih teknologi. Tumpu dengan ceramah lagi ceramah HP. Maaf, nomor anda tuju sedang ceramah. Silahkan hubungi lagi setelah ceramah selesai. Pegang tumpu dengan ceramah. Tidak ada dengar dulu, tahu ujian. Maaf, nomor anda tuju sedang dengar dakwah dalam ujian. Silahkan hubungi lagi setelah perang ujian. Yang dipegang abang HP menurut turun. Maka ada lagi yang kita jalan, urut-urut mencewek, nampak mencewek ini, kalau kawin. Bang Ijak mengenang udang, telefon ini luar. Maaf, nomor yang ada 7 sedang selingkuh. Silakan hubungi lagi setelah selingkuh selesai. Rumah, bicara HP ibu inam, pepeng, HP balik, ini pampung-pampung, sampai hancur HP. Di telefon di cewek gunung, laut. Maaf, nomor yang ada 7 sudah diginang-ginang. Silakan hubungi lagi setelah ada HP baru. Nyantul ke, ini peti sini kalian. Ini dengar doa juga. Maaf, nomor yang ada 7 sedang doa. Silakan hubungi lagi setelah rakyat selesai. Aneh roh ni ya. Ini kan? Yang saya sebut nama no. Lihabah lah lagi saya temu. Male didihan, tanya nak aurat jaga aurat. Video call lo, ngangan agam daturi karena video call. Abang pak, adik rapai. Kamu adik main rapai ke? Nak adik rapai. Alah, heka anak. Anak perlu lagi yang tanya inam. Hai, urang inam jaga martabat harga diri keluar. Anak ni inam tengok. Tinggal hotel truk bahasa jodoh citruk kroy ni ha. Saya kata. Hotel truk kroy jodoh truk kroy. Jangan pernah contoh yang tolong. Mak janda, anak sabung. Ikun buka kali tadi. Ikan kan didik dia nak. Kata, nyakam yang nak didik kan, sampai Tuhan kan nak tahu. Ini saja mak yang lebih. Punya memang jodoh kan tidak Allah bukan cara tu. Punya anak jodoh anak dikata weh kita gubernur anak lupa je. Ini, buat sama orang pesta di kampung, urung kahwin, dong rumahnya betul, nak urung kahwin. Tidak rumah. Ikutnya tapi baca rumah, ya itu ragam, atau itu ragam. Linto adanya dari lansa tu, linto dari lansa. Nangan linto, rupanya nasi orang linto orang kaya. Bukanlah jaga deraya. Tanya orang kampung ni, langsung. Awak ini, mak ini tak? Ya, janda mak. Kalau nak beli mak ni beli. Angguran mak. Hai, ini kerana cewek, betul di rumah kan. Minggu ke ni, teruk dia kalian abang tu dari rata, tu yang pengusaha puno, puronyo udip rata ni, tu le bengkak. Anda tidak tahu, memang kalian jodoh ya Allah. Atainya jodoh kita tu puron. Ani inang balik timah, juga lo lagi emon. Balik timah, jom puno ye jom puno ide, juga lo lagi mondong nang. Timah tu puron ni kau. Jangan lemak, kerja mak dalam sembahyang pada kering doakan ya Allah Tuhan jauhi ya Allah jadi malai pegah ya pun tapi hantar ya pun juga timpu hantar ya pun dipegah baklung ya sembahyang tapi hantar sembahyang malai mak jaga yang kedua apabila anak undangan saja yang kedua apabila dinasihati dia dengarkan
Nah urang-urang binasihat ini. Dalam kampung nak kuimum nak doa pun nak doa lapan, nak doa kampung, nak urang tentu abi-abi ini. Nasihat. Kita nyom nyatakan dengan nasihat, insya-Allah hati-hati kita. Menyenak orang kampung yang hadir dengan nasihat, hati-hati dengan agak. Ni yang keput apabila bersin takut alhamdulillah tidak atisya alhamdulillah bersyamidhu. Yang contoh bersin. Asyim alhamdulillah yang dengar bersin berazun. Yarhamukallah nyamban urang gubernur dalam Islam. Yang kelima dalam kampung ni belum pegah dia pun. Dia dah pegah dengan ni. Dalam kampung yang kelima, menyenak orang sakit, dia ingat-ingat orang sakit. Jangan terkuat dari kampung lu, orang sakit, dia ingat-ingat. Kadang-kadang duduk ramai-ramai, cerita-cerita orang sakit, nak belah pulih. Jangan, anak dia. Ya, bak orang sakit, baik gaduh, pegah penyakit. Ya, bak orang sakit, baik pegah penyakit. Contoh, anak muda dirapai, mupuk Honda, patah hati. Ijak rumah sakit kedai, ijak tahu rumah sakit, terus kedai duduk ramai-ramai, pegang masalah urus mupuk Honda. Di kampung lu nak mupuk Honda lagi. Kata hati ya kita, pegang meninggal ini. Ini ada pegang orang sakit. Dia orang sakit lah sakit. Tak boleh keke yang pernah meninggal ni. Nah urus senang stroke, bak rumah sakit, kamu nak apa? Ajak tanya, cerita masalah penyakit stroke menandu. Makanya punya dah pegang, nak ubat lebih juga daripada dah pegang. Stop. Tak walau pun nak nanya cik. Sebulan lagi bertahan. Kami lain. Dia orang sakit dah dengar bulan tu mungkin. Baik benar. Menyenau orang sakit dia sawu. Anak payah bawa kaya bawa sakit. Pegang tu. Karena memang bawa kaya ni payah belum sakit. So yang payah belum jaga sakit. Dia buat dia gitu nak. Bawa belum. Apa ni pun dia tak buat. Yang terakhir, apabila naur meninggal, ya. Baul meninggal kain saja. Maka siapa bil mauti wa'idah. Ya baul meninggal, nak pahala. Ya baul meninggal, nak pelajaran. Ya baul meninggal. Anak ibadah dia baul meninggal. Insya-Allah barokahnya macam tu. Di balik dulu. Meninggal orang. Ya Allah jika meninggal, sebarang kamu lah dulu. Udah dulu. Boleh beri bangkit. Kamu nak negara. Deh, kuimu. Di kampungnya menyenau orang meninggal yang kemana biasa dong. Anak kuimu. Yang kemana jenazah gop dengar kena. Yang galak-galak kemana jenazah gop. Yang nak kewajiban di kampung kemana jenazah kau? Baik pegah tentang jenazah. Di kampung yang ramai orang meninggal macam dia. Ustaz apa? Dia belian mata, mupuk, mutapat, dunia guna dengan dunia muyin. Mutapat. Di mana dia urung? Dia urinam mana? Yang pok urinam. Bantu urinam tu. Dia bugak. Berat. Ya. Betul. Dilaknat ya Allah model-model. Pegang tak tahu. Dilaknat ya Allah. Saya pegang. Maka yang gak kemana anaknya tu, yang kemana ayah anak agak, yang semana mak anak ini, di semana bu anak, di semana bu anak, gede dulu. Dek ayah dek, beragak, kah mana mak kah? Gak pegang gak. Iban kata jenazah mak kah, lu ngomong, lagi mak kah sih. Tak boleh melawan. Kata baikon dia. Dia menyanyi. Orangnya ini hanya dia benar-benar yang pegang. Ini hanya bulat. Ani anak jawab tu, anu jangan kita punya itu pudu bagian ni leh, yang itu pun main HP, maaf cakap menyenang lampu, kadang-kadang dia kena batu, kena narkoba. Bahagia dengan anak soleh, pernah dengan anak yang berakal. Kata maaf, belum tuan, pernah tak sama urun, dua puluh di kampung lu meninggal. Batai meninggal dua puluh di kampung lu untuk ramai untuk karena orang kampung, siapa ramai untuk orang kampung. Termasuk ulun tu Abu Walid Abadi Leduk tu. Dia bahasa kedua muka orang.
Urina ni kalau preh urut ke abang preh urut mai. Ini horo tu. Udah abang, isi abang ini. Udah abang, itu. Kumpul biar bila kema. Ini menyana soleh lama. Obat cuba Abi, dia kema amanah bapak kalau meninggal yang semayang koknya nendik kemum adik dong yang macam ada ya. Dia tinggal hiwon. 15 minit tu hiwon dia. Sama jalan rumput dengan ayah dia luar. Tidak minum. Lalu kaki dia tengok tidak minum. Ada dengan kamu ikut abu-abu abi-abi seperti abadi abun walid abun lalu ikut. Tidak minum tuan ini. Allahu Akbar. Urina kalau ni dibeli lalu. Urina masuk maklum, nak maklum. Tidur dengan saya kalau maklum. Nya bukan lain ke maklum. Lama tidur pun bukan maklum mungkin. Aku jawab dia pun. Kalau ni tidak benar kok. Habis dari mana nanya dibuka apa? Ila kemah lihat dua poin juga. Ila kemah yang kedua ila ke mina utang diselesaikan dengan ahli waris. Li urina itu. Patewa untuk maklum pe ada honda. Mak mama. Mak tidak buka maklum. Bahkan nanti dapat kau urina untuk lagi. Dosa di maklum. Kira lagi. Busuk. Tuhan tadi. Senang lagi mengelak. Waktu ada meninggal yang ganti. Orang pagi gigi gara-gara anak dalam game bukan masalah tu. Tidak ibu bukan gigi gara-gara anak dalam gigi kalau sini. Lama. Belum tahu belum nak. Sini menyemak meninggal dan ibu pun gigi kalau doktor lama. InsyaAllah. Nyawai dong dah bro. Ramah. Ternyata orang syik ikannya itu galak ikannya benar dengan soleh. Nyo apa yang dijawab pilih mak. Tentang menyenang yang berakai anak yang soleh anak ejen bayang senang ejen. Dia usi kadang-kadang menon. Ini kalau ni. Ya kan? Waktu sakit dia ke hana pelele impus. Saya dia doa pada sakit. Hana pelele. Putra tu anak itu. Pulang anak nabut menuju. Mama sakitnya. Ya anak. Ya rohnya sakit. Ya rohnya 3 hari. Ini mau saya sakit. Ibarat lalu hijau yang mayang imak jeroman. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya Allah berkat Yasin aku pulih malu. Nganyang pulih malu. Hana yang nanya kau lagi apa kan? Anu hana malik, anu hana soleh, anu hana ya. Akan orang tanya malu nak tunggu. Ilmu pulih yang soleh dia. Ilmu guna yang soleh. Baik soleh kan, boleh gelon nanti tu. Belum diku perle anak kumalin, di mana jalan? Belum pernah baron. Menyapurle anak kumalin, ayah ikut kumalin, mak kumalin. Menyapurle anak yang soleh, mak ibu soleh, ayah ibu soleh. Karena biar tadi bawa mamtam, belum iba mamtam. Kiban mak menang anak, kiban ayah menang anak. Punya ayah yang anak, anak. Jadi anak yang anak. Ayah akan curi mana orang tu? Ini insyaAllah curi dia. Ayah ada ilmu, anak mungkin ada ilmu mungkin, tapi rata-rata ayah agak mak agak anak-anak agak. Yang satu, yang kedua, menyapurlah anak yang soleh itu doa beliau kami. Ulang urina keramat. Baiklah tu mereka bukan. Kadang-kadang di dunia saya kapungnya mereka bui kan. Agak bui kan. Bui dah kan. Jadi yang mustajabah sama ikut dia ni paling ke bui ikut. Kira ni barunya artinya makmur. Ikut semua makmur. Lewat ayah. Iya ayah tu. Ada kamu ni kan. Lagi lutung tak. Macam dah kan. Nya doang. Ibarat kita mengakan ada bengeng-bengeng. Ya Allah kau gerak bengeng tak akal itu betul karena mak doa yang kira menyapurlah anak soleh yang kira ya ajuk pada ya lo nak kewah ni lo guru ni lo guru SMA guru agama SMA pegawai negeri sertifikasi gaji di bulan untuk 7 juta ya dakwah lah ikulah nak buat benar ni jai ikulah buat benar buat ni ajuk ni tohong ukutaku to usama langa to oh ilong tu beto tak tu ya ajuk wates selatan ni bah kini pada yang ni
Aku punya badai sakit-sakit, bah mati. Bah menang dia ni badai. Kaya jangan ni sakit badai. Memang badai ni penyakit. Cobaan kepada Allah. Macam sakit badai, gatal. Ini badai biasa ni. Dengar jam dia. Orang parang dah bicara terus. Ini kalau terus. Tidak badai. Hanya ni kura-kura. Tapi hinan tu asal muasal tu. Bah badai kan. Tidur ni pakai longgok kelamin. Kata dia. Longgok tak benda. Sayang nama dia jawab banget. Macam nak kaya orang biar longgok longgok ikut dia bilang. Nak ubah. Ambil orang dekat. Ya tinggal kaya orang bahu naik. Biasa. Tidur tapi orang nyon. Kata ibu. Tak ada yang biasa. Tidur nak pernah mewakil badai. Di belum sakit. Di belakang dia tu. Pak anak orang sakit. Itu punya ipak lu. Pak menang ni. Yang mati dia kubur. Pakai uang ni. Dia boleh jadi dengan orang uang pada. Betul dengan uang pada. Nyampan itu. Pak menang. Yang ada ni pada betul sakit. Ada ni bayi rumah mak. Emah le hantu. Bukan jadi. Neka dia kata. Mak emah le hantu. Aku ke hantu. Jangan pada. Pak menang. Pak daya ada ni malam jik doa tengok hotel-hotel ni. Jik baca doa pak kubur tu. Jik baca Quran. Jik idam itu, jik idam kimu. Bangga insya-Allah. Apa? Yang terakhir, kita nyomi menyenang oleh anak kumalik makanan yang kabi ke anak baik makanan yang halus. Nyan jaga juga. Baik ni apa kita dalam puhgok ni abikan. Macam melempok uda gak payuh ni abikan. Jaga makanan yang halus pada tubuhan. Menyejuk makanan halus ke anak. InsyaAllah anak akan jadi kemud. Anak jauh daripada agama. Baik makanan halus kan. Terpegah terus tidak. Ni Iban ayah Abu Hanifah. Abu Hanifah ahli hadis. Ulama rayu kiban ayah pak dijaga ni. Kiban ayah pak dijaga. Ingat. Nasiro anak muda, nyo ayah Abu Hanifah. Bagi ajak kat masuk ilmu. Dia cukup gerak. Makanan kabin lamtah. Pak bekai hanali makanan. Tiba-tiba gerumpuk sabah buah apel. Pasal gerumpuk sabah buah apel hanali fikir panjang baju perang dekat buah apel. Sini kali. Le dekat buah apel di tengah ni dikejut. Ya Allah, buah apelnya harum belum tahu ya Allah. Kadang-kadang lalu ke idin apa ya Allah. Buah apelnya hana idin apa ya Allah. Lalu ke maaf ya Allah. Bagi kampir naurun dengan boleh apa kita cek buah apel. Tidak ada kan? Pak Wan, kalau kemah Pak kalau kerja buah apel ron, Pak ada pilih tengah tu. Pak kalau kerja tengah tu tinggal Pak. Yang hana pilih hana je kerja Pak. Betul. Oh kerja Tuhan. Kemah ini mudah. Kau ada talung buah apel yang hanya mudah. Buah apelnya ada bapak baru raya izin. Ini lah ke ini. Dong awak jaga buah apel kan. Idong pi punya kerja yang melaki bapaknya. Yang mudahnya karena saking dia ni baju harum tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lenggak kenapa ni? Betul. Pak, nya berapa ron? Pak lu baju tadi makan ni makanan. Pak lu jabu Pak. Makan baju. Ada makanan, makan baju Pak. Makan baju tadi tu. Mana Pak ni bajunya Pak kat harum Pak. Nya ada kat tengah harum Pak. Nak bidin Pak. Betul ni tipu yang. Anak bidin kan? Bidin Pak. Gimana cara nak bidin Pak? Dia kau bidin. Muka bidin dengan dia. Kau ingat orang? Tapi jangan long tak ke bisu. Anak orang mana? Alah Pak. Jadi kau apa dah baju? Nyampan beri yang mempok Pak. Kakek Wan. Ya Pak. Dia urungnya karena ia kata harum. Ia kata agak berkahwin. Kebayang ya Allah, wina dalam ya Allah. Ada orang lagi muda keluar itu ya Pak. Kamu boleh ya Pak. Kebayang dia orang. Tapi kita mesti berkahwin. Maka ya baju batah harum. Kita nyoba ilainya ketika ngawin nang syong dia berkahwin. Dia pelan ada syong. Pak rompok ini nang syong. Mundur. Utama. Dek. Abang ni aku deh. Abang belum. Awang. Aman. Bukan aman. Ini. Kongkot on. Yang lagi dalam rumah sampai kayak teror ini. Kecuali sama-sama syong. Laku syong, rumah syong. Wan.
Nyambung ini nama-nama semua. Tapi dia anak mudanya ni karena nyo adalah tuntutan tanggung jawab kat kampik kena baju harum ikut pintu rumah belum kahwin. Itu pun di rumah anak jauh di dalam. Itu pun rumah belum. Itu pun rumah muda. Itu pun rumah anak tak punah. Tapi dia tok pintu karena anak muda yang taat kepada Allah. Assalamualaikum. Jauh dari kamar. Waalaikumsalam. Buka pintu. Di video ni. Tidur anak darah cukup cantik tidur itu ya. Itu dia yang muda. Bukan nak makan, kalau makan. Saya nak makan kan tak. Rumah lumpur kan. Tadi semula. Ada orang lagi ya. Orang itu dari ke yang kita bapak yang ke yang ayah tu tadi menantang ke abah. Dunia anak punya. Apa kan laki aja orang anak dia. Bapak cik menandro uragam ya tabang dengan film-film nan belum juga pirah nan belum belum kawin baru winang uragam nyomi kira uragam kira winang kawin nah anak ayah bidagaro daripada makanan harium mak bidagaro daripada masjid karena hana mata yang karena hantam kalian buat hana jaro hana diplom cek-cek rago lahi aning baknya tapi uronyo kakulian konjan Abu Hanifah. Siro ulama lahir dari seorang ayah yang menjaga perutnya daripada makanan haram. Maka ini kadang-kadang takkan kau tengku anak dong tengku kan takut tu dia buat, tu dia buat, open motor dia buat, mau doa nanti ikut yang kaki kadang-kadang akan haluskan jaga makanan haram. Kami habis sekalian yang dimuliakan Allah, kematian akan datang kepada kita. Mati pasti hidup kepada kita. Maka kita hotel nagok mati dah saja, hotel itu tengok tanya mati dia kalau kita. Terus baru mati dia belah baru mati, terus baru mati dia kosip-kosip baru mati, terus baru mati tajuk tu pelajaran. Kafa bil mauti wa'ibah, jadikanlah kematian sebagai pelajaran. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dino baru kita mulai dakwah dulu. Melalui ya. Baru dah mulai dakwah mulut. Yang masjid anak pegang mulut, pegang mulut masjid. Ni ingat. Daud. Ada agam. Anak-anak ni Daud. Nabi tanya nama Muhammad. Mak-mak ini wajib. Ni Daud dan ni, nyarojum salah balik. Nabi tanya nama Muhammad. Lahir di kota wafat di kota Madi. Ayah Abdul, mak Ami, kakek Abdul Muttal, nek Ami. Tuan nek Nabi. Aminah nek ka. Nek Nabi tuan. Hai. Kakek Nabi Abdul Muttalib, nek Nabi tuan. Fatimah. Nabi lahir 12 Rabiul. Wafat 12 Rabiul. Di kota lahir, wafat di kota Madi. Urais. Isnin Islam. Urais Isnin. Wafat Urais Isnin, meninggal Urais Isnin. Adik-adik yang bubut naik abut. Betul. Rame-rame anak agama ni dah. Tiga rame-rame. Sambung kalau nak tanya naik abut puan nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid. Babi. Ulang dia tu. Qul huwallahu ahad. Iman. Ini kema, ini kema. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mudah ni. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada pun bodoh. Neng. Dia itu. Nak apa? Nak apa? Boleh nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Astagfirullahaladzim. Nah ini mak yang gak kayak di rumah mak kira ni. Yasin. Mak boleh dah. Yang kuat panjang dia, yang kat dekat nak habis mati. Dek, tanya wajib saja. Tuntut ilmu. Anak ni ya. Abang-abang ya. Abang-abang, anak muda, nak buat kampung. Alhamdulillah. Malam. Bagaimana? Malam Jum. Tengku undang tengku yang muda.
Tengku-tengku semua buat bahan mudah, anak payah pegang panjang-panjang. Yang penting pegang masalah bersuci, pegang masalah sembahyang. Yang paling penting bahan mudah, pegang masalah lima kahwin. Anak mudah. Tengku-tengku ni yang pegang pegang. Ibu-ibu pura but. Pura jom. Undang tengku-tengku yang agak tuha baju. Pegang masalah bersuci, pegang masalah takzim kepada lako, pegang masalah kadam lako, pegang. Urut tuha, uragam, pengalam but. Malam ame. Uragam, but. Uragam bercara. Urinam ada anak-anak tak cara anak pu. Lako berbalik. Urinam ada anak-anak tak balik anak pu. Ni kan? Ni dia lako balik tak? Ni. Ha? Rumah hantar bayar. Lako balik. Dek. Sebuah. Betul buat rumah. Urusan ronda. Kau urusan kira kau pakak bagi kau. Dan kira. Nyap rumah macam lako hana balik. Lako balik. Kau nak macam tu. Tu buka rumah. Abang. Oi. Abang. Orang adik. Sebuah ni. Mengapa kita tahu sandu? Urinam nak sudah apa? Uraga kembali. Uragam bilogo jauh natah ya apa? Juga ya uragam itu. Mulai uragam dulu oleh rupiah yang ada putih muka bal. Tapi pengennya mereka muka. Uragam bilogo jauh natah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari nanti rumah rekor. Senang mereka nyaka. Jika hujak orang kami lain dah. Allahu Akbar Allah. Kenapa aku berpikir? Tutup mukanya. Dah koron. Kau nak menewul kan? Mana menewul kan? Maka menabut. Ya but. Ni. Betul-betul ni bukan pada. Dia kadang-kadang yang anak but, anak ada orang bersuci. Anak ada turikan, najis muka fafah kan, najis muka lagah kan, najis muka wasitah. Muka turikan. Urinam mana dekong boleh ikut. Mah tekap dah pegang urinam mana junub mana apa. Mah tekap dah pegang ni mercuai sembahyang mana betul. Kadang-kadang kan hana dekong urinam pakaian. Urinam kadang-kadang bijak aku dia kena huburnun. Bijak aku dia kena hubur cukup ketat-ketat besok. Kan besok dua ketat. Memang hana ilmu. Menyana ilmu lakon nak ilmu permoh nak ilmu. Han mungkin lagi dengan urinam. Urinam menyana ilmu dijaga roh. Terus dia bijak dekong cara pergi. Cara mana junub gitu. Cara kadang nak tua gitu pakon karena nak tajak but. Ni habis sekalian adik ya but. Mak ya but, anak muda ya but. Anak muda baik madah juga dakwah di Gunung Tiga. Ya but. Anak muda berkompak di kampung macam. Berkompak anak muda di kampung. Baca ke kompak. Sampai dia tutup aja tu ya. Baca berantak-berantak. Bukan dengan tu. Roh-roh. Dari tadi, dah pelan sama kampung, bawa bagusi. Jom baca dia dulu kampung. Ya, kutari ni kata, kena warna hijau dah, berita. Ada ke hulu belum? Tari, berkompak. Orang kampung kompak anak muda. Bila pelan buka diri, batai tabang lam-lam ramai, buka pengumuman. Dilarang narkoba di kampung kami. Kalau narkoba, begal anak muda pelan-pelan. Dilarang bawa cewek di kampung kami, kecuali kami. Rawa juga. Anak muda punya pelan-pelan. Buya kau dia dalam kampung dia. Oh hari ini nama mak kampung apa ini? Pokok kita kat. Kalau saya doa mencet mati pun. Sebagainya nyokon. Ni di kampung nak pancuri. Anak apa gak? Alhamdulillah. Ya benar. Pakan pancuri lain di kampung dengan kampung dia. Karena dalam kampung nak pancu, nak solu kampung. Maka apa benar? Anak muda kompak. Nyolong kalau dari gunung. Belum dari gunung alhamdulillah kau rumah. Gak tu melong gede. Lebih depan lebih ke mana kamu rumah belum kamu kalau duduk ko malu kalau anak muda tidak pernah ya tu dengku tidak pernah mendu tidak muda ya kalau anak muda ya tidak kalau pak lebu ya pola beri okey lagi nya di kampung yang terharap anak muda ada itu tu hari saya
bah anak muda yang bermain, bah anak muda yang gawat, bah anak muda karena anak muda visi-visi ke depan cukup luar biasa. Dah Nabi Muhammad nasabah dengan Soekarno, sogat Nabi Muhammad dengan Soekarno, sogat Nabi Muhammad dengan Soeharto. Menyana orang pegah Soeharto, Soekarno lebih hebat dari Muhammad. Urangnya bunga balik, balik dan bunga. Ni Nabi Muhammad hanapat anti. Bila dah pegah ke pulain ni ke akhlak ke fisik Nabi anak so anti. Oh Nabi eno panjang dia kata. Eno oh panjang Nabi. Eno mi oh panjang dekat-dekat yang gelinyung. Set dari oh Nabi. Ni ke pegah dia Aisyah Nabi otak mudah dia nafah lagi dia kasuri. Be nafah mudah kalau dekat ego lagi dia kasuri. Kira kau tanya orang maaf. Lebih kita ego be naga. Beruh Nabi yang ada pegang mempulai Nabi Muhammad. Beruh ni, Masya Allah. Beruh Nabi lagi ada biji mistik dari surga. Beruh. Dia urinam dia kata. Beruh. Dia ragam lagi ada lupa. Dia urinam bayar juga lagi ada bangkitku. Nabi beruh mengacung. Bak badan Nabi. Nasirah sahabat bernama Ukasyah kalan badan Nabi. Anamun, anak giluwong. Ibadah tanya oleh kemah ni pun, 20 pulau dah. Dari pulau Jawa sampai pulau Sumatera sampai pulau Buluh. Mentipek ini. Nabi hana, Nabi cukup sempurna. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia tapi tidak seperti manusia. Hati bayang terus. Nabi Muhammad urun tapi tak lagi urun. Memang sabar dengan Nabi Nabi kedua, tapi hana sabar lagi kita. Tinggal Nabi. Nabi manusia yang paling sempurna. Punya dah pegang ke akhlak itu akhlak Nabi. Bagaimana? Kalau pegang daripada bawah macam akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang pun orang pegang. Ternyata Nabi Muhammad ni Nabi yang paling tiga ibadah kepada Allah. Nabi taubat. Nabi yang paling tiga taubat ke Allah. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud dipegang. Nabi Muhammad ditaubat kepada Allah si urus si malam 7 surga. Setiap malam berkala di Aisyah, setiap malam berkala kepada Aisyah, Nabi Muhammad sedang melakukan solat sunat. Tapi ditanya di Aisyah, ya Rasulullah, pakat digata wadelum kalau tiap malam tak semayang. Sama mana pre kata semayang ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, lun semayang karena lun ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad semayang cukup 3. Ni, lun pegang bakron semayang. Nyol melatah yang kata pegat dari nyol behana ulung. Bek hero kedro ulung bapak melatah. Nejang dengku ilung he kujak ublang dengku. Hana berkat iblang punya hana dayak sembayang. Dengku lo nak sembayang di rumah ni. God, tapi lebih God dayak pak jamaah ni. Makin udip jamaah dah sembayang, makin God gampung danyo. Makin hana udip jamaah, makin hana God gampung danyo. Ni as-salatu ibaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, dia sedang mendirikan agama. Barang siapa yang tidak salat, maka dia sedang menghancurkan agama. Urung-urung yang hana sembahyang, sebenarnya dia sedang merobohkan tiang agama. Sembahyang yang utama. Awwalu ma yuhasabu ghadan yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah besok hari akhirat adalah ibadah sembahyang. Menyahana sembahyang adik-adik tu. Menyahana sembahyang hai anak-anak muda. Kita nyahana hati ke Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita nyudik adalah sembahyang. Dek, urang hana sembahyang lagi. Berapa bui? Urang agam hana sembahyang lagi. Bui bui agam. Urina hana sembahyang lagi bui ina. Ni nasiro anak muda sakit meninggal. Anak muda yang kali kawin. Waktu meninggal juplung rumah bak Nabi. Dia dah nyuruh anak sembahyang tengok orang akhirat. Juplung bak Nabi. Ya Rasulullah. Ya Nabi. Ya Rasul. Wan. Nejak Allah dong ya Rasulullah. Pakon. InsyaAllah lah kalau ya Rasulullah. Kau berikan. Bijak Nabi yang sahabat. Waktu dia buka dia kapan bak muka ni. Kalau wajah urangnya berubah di wajah kebui. Mubui wajah. Bukan di Nabi. Bukan di neraka dengan promoh. Tuan ya Rasulullah. Puji durhaka dengan mak menayah. Tuan ya Rasulullah. Putra Nasyari. Yang belum jumpa ya Rasulullah. Goknya nak tinggal-tinggal semayang. Maka tinggal berpegang dalam kitab-kitab ni. Urang-urang hana semayang. Sehingga urang akhirat. Tubuh goknya tubuh manusia.
wajah goknya wajah bui. Seandainya hana doa Nabi gak urutnya, betul di Nabi. Ya Allah, baik nebuh air umat lo hidupnya ya Allah. Menyapi di hana semayang hidupnya ya Allah. Baik sampai di pijak tubuh dalam dunia. Menyapi ni rubah je tubuh ya Allah. Nubah tengah huruf akhirat ya Allah. Maka tengah huruf akhirat, urung-urung hana semayang pijak lagi bui. Seandainya hana diterima doa Nabi, maka sungguh ni urung-urung mati lewitnya yang hana-hana semayang, dia ubah wajah lagi wajah ni. Kami ke ni tu koji. Kami kan, apa lagi kau beri, kau buat juga bui. Kami kan, isi. Bilang apa, kau bui. Kami kan, kau jadi, nang yang mana, kau bui punya. Kau bui. Anak muda itu belum hendak dari ibarat pagi sampai berapa pagi. Ibarat pagi lagi tu. Ibu belum hendak mikir bagi pangnya di belok ni nang rompung mukok luar. Mesti suruh jalan, bak mati mandua. Itu anak muda dengan tua dia. Oh, nak lupa. Bantu nak juga. Kalau dulu, bui nama bui agak lupa. Mandua mati, mandua aje dulu. Semayang adik. Anak guna raya kata pegang apa anak semayang. Betul tak? Solat. Kau mentajak ke semayang kat tu. Urang-urang budaya tiga gau dia rumah. Urang pakat di rumah semayang tiga gau. Adik, sayang. Bicara di rumah. Sayang, Wan bang, malam Jumat tiga gau. Ya, semayang tak? Tekan bang. Anak segala abang dan ibu. Abang dan dia boleh naik dikit pun nak ni. Saya ada kira kau. Nama tu. Waktu memang tu kau yang jika ada yang timur dah. Orangnya pada. Baiklah timur kemak mana tu. Ya betul. Abang. Hello. Abang tak? Pergi tu. Wah, jam 3 gadang kimum lah ilmu. Nak kena orina. Mana? Tak ada buat murid Pak Ua kami. Kenai janduk icamnya. Baik kami janduk dengan kulit kami. Aduh, buka kena kulit. Ada janduk ikat ni. Dia makin murid makin apa mana? Makin murid makin apa? Gudung. Baik mana dia kulit. Tengok Islam. Bukit dia baju. Nah. Dia mau dia mengapi. Ini nak kadang-kadang macam semayang orang raya teri-teri. Mereka terus teri-teri. Dia rumah pancon-con. Di rumah cok yang belum silap di rumah. Yang penting berarti pusat Tuhan itu. Kau silap. Kau bagi yang kata turun semayang. Ipah yang ikut. Allah ipah dia. Itu Allah. Cocok lagi. Ini bayang. Lu dah dapat dakwah teri-teri. Itu Allah nak cocok. Di bulan kecil lagi dia bagus. Allah boleh dia pun. Lagi helikopter ni apa? Orang akan buka juga. Bunda sayang. Dan tim kita. Allahu Akbar. Oh dia nang ikut tenang. Allah. Sekali lagi. Nak okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah kan roh orang kan Fatihah roh. Waladhdallin. Oh ini kan. Senang ni. Adengku, hidung dengku kan. Memang Fatihah berdoa dengku ayat dalam doa ke dengku. Yang dia utipu sebagai dengku. Peluh ke. Maka keluar peluh lah. Tiga kat ada Yasin. Yasin. Allahu Akbar. Apa ayat dia kan? Waktu itu unuan, berpuluh haji penuan. Kenapa kan Isya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ya Allah, jadikanlah keluarga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, dipujat kamu keluarga yang baik, anak kamu anak yang soleh, rumah kamu rumah cantik, berdari, berayu, macam-macam lah. Amin. Orina mati orang doa dengan udur karena orang paling kaya. Ya Allah, dalam rumah lu. Amin dewa. Cukup ancuhi. Amin. Ya Allah, rumah lu ya Allah lagi pendek. Amin. Ya Allah, Tuhan lagi rumah lu balik bawah juga. Amin. Maka itu waktu kita baca doa dia orang ya, dia dengar juga perai baca. Yang apa? Kuih itu. Ibadah. Abang-abang ibadah sebuah-sebuah budak. Kita nyo menyenai ibadah badan-badan semangat ke ni.
Urung-urung ibadah beri buka. Wajah-wajah mehi asal syurga. Kadang-kadang hidupnya tuan kaya asal neraka. Muka jakak ngajak. Lagi malaikat meninggal neraka. Semayanglah. Tanya dah pegang Islam, dah pegang mulut tapi semayang mana dengan Allah, mana dengan Nabi, mana dengan tengku, mana dengan ulama, mana dengan agama beliau. Solat. Nabi Muhammad akhlak yang cukup mulia. Nabi Muhammad solatnya luar biasa. Nabi Muhammad pasti dalam syurga, tapi semayang atau trik. Bahkan Nabi Muhammad dijuluki dengan Nabi Taubah, Nabi yang paling sering bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ternyata Nabi Muhammad ni, Nabi kita Muhammad selain fisik juga, mukjizat-mukjizat yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Nabi Muhammad ni orang yang cukup sayang ke promo. Nabi Muhammad orang yang cukup sayang ke keluarga. Ini kali Nabi Muhammad sayang cucu. Dalam hadis belum pernah dengar atau dengar hadis yang berpegang di gure-gure. Nabi Muhammad bengih ke promo. Nabi Muhammad gepoh promo antam datume. Ternyata Nabi Muhammad orang ini cukup romantis. Nabi Muhammad orang ini cukup bijaksana. Nabi Muhammad orang ini cukup lembut apabila dengan keluarga. Oh abang lu, dengar tu. Menyebutkan Nabi kita nyoba, kita nyoba ikut baju. Kita nyoba ragam mereka dah poh promo. Ni datang menampung ni. Alhamdulillah. Nah. Orang agam hana galak le kurinang ya cok ya puah bamak. Baik poh kurinang. Tengku je poh kurinang ni ku, je dalam Islam. Ni patah poh, ni kan. Ini ni poh kurinang. Tapi ingat tiga hal pati. Kasut jilbab dek, ingat hijab je kude hana jilbab. Dek kasih mayang dek, hana pati tu. Ini ni poh. Tu lagi orang agam le nyo. Kenal. Inti murinau, dia mari belum sasa. Payah itu ampun bang. Kan yang lucu no, dia radang dia poh nak dua orang kagak dah murinau. Lu poh murinau enggak bro, untuk tengah bapak bakar. Anu muka, ya. Itu ni bapak bakar. Bakar tak ni? Anak bawa WC. Saya kena bosok balik. Dari poh murinau. Mi, tidak ngerti juga akan apa. Baik sampai dia urinang neraka, urinang musyuk, baik dia akan syurga, baik syurga hana mumpuk. Urinang, agak akan. Lalu dia urinang bila ciupi. Jawab dakwah kau kali-kali, jawab kudai kau kali-kali. Di rumah ya Allah ni, senang baca daster, di Bepli. Baik punya, baik blender, lagi nampak blender saja ambil. Di rumah ni yang lagi bagian mutoleh kan, dia punya jawab dakwah kali-kali, tidak sepulih dari balakodon, betul balakod. Mulai tengok, tengok. Hoi. Ada ni nak, bok betul. Hai, dengar kena. Mulai ke malam, urina. Mana? Malam-malam. Apa punggung tu? Pakai daun buangi be. Ngabek bagi tambah uragam agama. Nama jadi kau bang. Lagi nama jadi kau lah mama. Agama baru bukan orang jadi kau. Di agama saya belajar ni. Bangga jumpa begitu urina. Orang inang yang mubah badan, yang kau balu. Uragam yang berdukai. Buk sabun bak kata mana? Pakai sabun bak. Ya. Anak payah pakai sabun sabun bak ini warna-warni pakai lagi. Baik, masya Allah. Urina berjari, pakai budak-budak. Ulah apa belum murah. Waten utah. Acil bayar. Waten uang nikah bujung-buyung. Dah. Uragam nanti. Nanti. Pak por dah lupa uragam. Lampu mati. Kalau. Ini pun uragam. Kalau. Keluar. Tidak. Bila mau urina, boleh aku.
Abang jaga orang. Lu fikir jin bunuh katul pun. Urinam berdari. Hai. Urinam, ingin kena. Urinam segala meninggal kat coba-coba ngelakoh lagi. Anda mau syurga. Nyo yang hana-hana zon ngelakoh lagi mah. Yang hana-hana pah ngelakoh lagi mah. Urinam. Yang hana-hana bunga-bunga ngelakoh lagi mah. Di banjaran makanya dia lagi mah ngelakoh kayak tiga. Kayak tujuan tiga. Pajanjit ada yang gua lakoh nak telah pegang. Jalan tengah ngelakoh. Ingat. Praktek. Waktu nak kemah ngelakoh kati bulan nak pegang apa? Brand itu mana? Punya nunggu bak badan ni. Sap juga mana? Wah, belum koron. Lepas ni baki. Yang lawan, tujuh mana? Mengatur politik kan? Kemah apa? Tuh lagi apa non? Kok selalu menolong? Yang apik son siap kanan nanti ini mau ragam aja. Abang kalau tua lah gunung. Bunuh tujuan. Si masya Allah tua lah. Kemah balak Abang. Sampai mengikuti lupa hanya dia kok rumah-rumah berjalan. Saya tak mampu. Abang lu kemah uragam saya kawinnya mereka mah maju kawin muaka. Nyobe uragam di mampu 60 jangan mah. Enggak ada lagi. Angkun dong anjir benar. Kampung nyogot apabila keluarga got. Menyok kagak dalam keluarga, gampung-gampung kot. Udik juga dalam rumah. Urinang baru kait lah kau. Uragam baru kait rumah. Tahu dengan naik, nandum naik. Pegah. Di Jawa itu, kalau baca berita bahwa uragam mesti urinang gara-gara punggung hidang. Saya menceraikan istri gara-gara punggung istri saya hitam. Menyatakan peta punggungnya lebih hitam dong. So dengan hana hitam punggung. Pilih menang. Saya pegang lakon dong rumah dong. Hana boleh kita rumah tangga jaga budak. Ni kan? Menyatu hendak mati dong. Satu. Mati. Mesra. Mesra orang. Kayak kumpul kawin tak jero, mak digarunkan juga. Dia orang no jero. Dan mana hampir jino macam tak berlaku hari dan bugat ngoragam, bugat menako. Anta mau syurga, benar patih lu. Demi Allah berbuka hari Nabi. Urang-urang inam hanagat ngelako, anta mau syurga. Be ide mau syurga, be syurga hana untuk bugat. Walaupun uragam, uragam lu hana semayang tu. Uragam lu bukan bro akai. Uragam mana semayang urusan Allah. Idanya urinam serta taat berlaku. Hai nak fikir lagi pasal. Yang jet urinam durhaka. Lanjut. Uragam jaga buat. Ni kena. Uragam makanya yang lebih penting le kawin merno masalah putri. Bek udip dalam rumah lagi udip hana kawin. Bek udip di rumah udip hana nikah. Gaduh pelatih urinam. Taliuk terbagi dua, cikala ramai lah kampung. Mudik nganyu kadang-kadang alim taliuk ilmu. Udik lagi hana dalam perkahwinan. Taliuk kena cece ilmu. Contoh, taliuk terbagi dua. Yang pun taliuk sari, yang kedua taliuk kinayah. Iban taliuk sari ilmu, ngira. Utre kah? Utaliuk kah? Jelas red taliuk. Tak jelas buat? Yang red taliuknya. Yang payah wala. Punya taliuk pun rujuk, taliuk kedua rujuk, taliuk ketiga muhadir Cina buka. Selamat saja. Maknya taliuk kedua itu, nah taliuk kedua kinayah, sindiran. Contoh, tengok kamu dah tiba rumah di uragam, kayak wah mama tu. Yang kalau mereka taliuk, ditanya dia urinam, maksud abang putra. Kayak wah mama kau dah dulu taliuk. Ada yang lagi. Dia itu kayak apa mah, pakai.
Ciri tak? Kala. Yang kala. Sampai hukum Islam ni, ubah bangat-bangat roh ni. Mantu hukum Islam bakal nak cina-cina buta ni. Kuragam dan bangat kala ke-kendri kurina. Beo tre. Bengeh beo tre. Uragam masa kamu bengeh rumah hewa juga. Uragam bengeh rumah tu dia rumah. Pedang dia rumah. Karena punya tahu rumah. Cek dah boleh. Lo pegang balik hari. Ingat. Ikannya punya tengah sama yang cewek. Syaitan digoda tanya you begina. Dua hidang naga. Kan mahram. Kan muhrim. You begina. Ikut dia syaitan bawa agam. Dama. Kita bawa hidang lo. Pajan lima. Kadu. Ikut dia begina. Ikut bawa agam lo. Betul loh. Biasa. Ikut mak Ina. Yang hawa izin. Watet tengah main cewek. Ibu Dina ikan yang izin. Watet dia berkahwin. Imita cara izin. Bumi ceri ni. Maka orang agam cuba-cuba. Tak lihat tak? Ceri tak? Nak 3 minggu kaki kat Ina. Dek, lo menyesal. Dek, ingat kuan ni. Ingatkan ni. Ingat ke mana? Apakah ingatkan ni? Punya dia rumah tangga. Nak kurung baju, tak kena kurung dia Urina. Tanya lebih baju, tak lebih dia uraga. Kau bukan salah sama. Uraga dia kan dengan hanjit dua dah. Dumha tak bawa dah oje. Apa dia yang tu? Batal dia nak kahwin. Poh anak kau kacau dah mana kau. Mana kau pada pakar nak Cina bukan nak uraga baik kuatan putri. Urina boleh dah ini uraga baik. Baru je muang berbuat mereka tu. Habis masa idah, muang mereka tu. Yang hukuman lebih dari Allah kepada orang agam yang kuat-kuat ciri-ciri. Maka rumah tangga juga ni, mereka karu-karu. Yang ni mak lakon, nyemak jero lakon macam malam. Abang, bukan sayang. Dia malu dengan syurga abang tu. Oh my lihat. Ini dusan prakali. Mak jero lakon, dia kemah lakon. Baik kadang lakon. Urina, ku yang pegah lakon dia dengar. Malamnya lu pegah bakron. Anak payah nepua tapu pi malamnya. Atai malamnya nak masalah dengan lakon ni, nepreh bawah pintu lah kemah balakon. Tari tak ni je. Cantik tak ni je. Tidak tak ni je. Punya anak izin lakon, mati ron hang terima di Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad orang paling sayang kepada keluarga. Nabi Muhammad orang yang cukup romantis. Ini hadis sekalian yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nyom. Bukain kamu selawat Nabi Muhammad. Tak ibadah baik keluar kamu selawat Nabi Muhammad. Puan mantang ni yang tak sebut, menyasar anda kita bareng dengan selawat Nabi Muhammad. Insya-Allah udik kita nyom akan jauh di dunia dan di akhirat. Menyahana kamu selawat ke Nabi ini, berlepati udik dan hampa. Adik-adik agama. Adik-adik lu yang agak-agak yang ini cinta Nabi Muhammad. Apabila nak orang ajak Nabi Muhammad, berbengih dia orang ajak Nabi Muhammad. Jangan tanya nak iman, nak Islam. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat yang tinggal akan terpertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga agama kalian. Belum pegah satu ayat, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Bertakwalah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mulai malam ini, belum ajak menandung daripada orang kampung Rapali, orang kampung dan Rapali. Belum ajak menandung. Apabila di kita nyong malamnya belum terbayang, mari terbayang. Malamnya yang belum ibadah, mari kita ibadah. Yang belum pernah dia abdul umrasa, ayo dia abdul umrasa. Yang lawitnya galak-galak berputus silaturahmi. Kak ni kak nah hanaga. Apa main apa Daud hanaga. Apa Syam apa Ali hanaga. Yang menandung, ayo sambung silaturahmi. Baik sampai di kedanya lam kampung yang sabuh nek tu, sabuh tu, sabuh indah tu. Bahkan cukup ramai lam kampungnya kamu syahara-syahara. Baik sampai berputus silaturahmi. Bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah, jangan sampai engkau terpecah belah. Menyerta pecah belah, kita mau ajaran-ajaran hanagat di kampung danyo. Menyerta pecah belah, kita mau urung-urung hanagat di kampung danyo. Anak muda, jaga terus persatuan. Urung-urung tuha kampung, jaga persatuan di kampung. Drone tengah nak amanah daripada Allah untuk jaga kampungnya. Apabila haid dijaga kampungnya, turun dari urung-urung tuha kampung. Gesi, haid jaga kampung, turun dari gesi. Tuku imum, haid jaga kampung, turun dari tuku imum. Tuha pun haid jaga kampung, turun. Tak ada timang gaji, tapi hendak timang kerja. Fikir ke Allah, fikir ke masyarakat, buat dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
2 jam lewat 5 minit belum tuan pernah habai keron mungkin 6 jam belum terima menasih belum tak tiga tu terjauh belum tak kan dari bunuh kah memang tak pernah habai hotel belum tak bawa lah uji anda tiada nak buku belum kalau lu ngampungnya kat atas lampu jin hana go kiron waro yang go lain itu kedua hidup rumah hajah kedua dong laki Allah yang hadir di sini sampai akhir dakwah dan menandu urang-urang kampungnya kamu laki kemang syurga amin kecuali kamu yang nak kemang syurga ya Allah soal urang-urang yang galak-galak putus silaturahmi yang hana-hana go silaturahmi boleh malamnya betul nah urangnya malu menon beliau begini nah urangnya malu menon tunggu wan tanya dalam syurga puput tunggu nah urangnya malu menon tanya dalam syurga puput tunggu lalu pula 20 saja yang pun tapajuh daripada nikmat Allah dan nikmati daripada nikmat Allah yang kedua silaturahmi maka tanya dalam kampung dalam rumah tangga putus silaturahmi ngan mak dah nagat baru sampai rumah nagat ngapa dah nagat ngapa cik dah nagat ngan wa dah nagat yang tanya hantam syurga alah itu yang roh pegang yang Nabi pegang la yadkhulul jannata qati ayqati rahim tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutus-putuskan tali silaturahmi. Lelaki mah lah bukan contoh abang. Pak Isi orang. Nah Pak Isi, bukan contoh Pak Isi. Pak Isi kampuri belum. Dah got dengan Pak Isi. Insyaallah kuku dia akan got dengan Pak Isi. Walaupun 3 kampuri. Merumpuk dalam syurga belum Pak Isi. Dia ke di Pak Isi belum. Pujian dia. Kau beri lo. Hello, Isi apa ini? Oh ya, Pak Isi jaga. Pak Isi dalam syurga lagi. Lepas kau taruh penuh, yang juga. Merumpuk Pak Isi. Silaturahmi kan, merumpuk Pak Isi. Belum tanya Pak Isi pernah tinggal. Pak ujung dia belum tinggal. Ya, tidak baru. Ya, Pak Isi. Tidak, dia ujung tinggal. Belum tanya Pak Isi dia tak ke? Nanti nyanton neraka aja. Hai dalam syurga, nah taklah. Neraka. Kenapa Pak Isi yang penting dalam syurga Pak Isi? Nah 3 minggu dalam syurga Pak Isi dia malu. Punya ni pernah dengar. Dong dengan Nabi ni. Dia malu ni. Kajak malu. Mamanya betul-betul silaturahmi dengan dia hanapa. Dia kadang-kadang benar nak dah. Di kampung rasa doa pelenggot. Dia hanapa orang dia. Kak dia hanapa. Ini kenapa juga? Orang yang galak-galak pegang kau hanapa, dong hanapa. Betul? Gaduh pegang kau hanapa. Gaduh bekas bajai kau peo. Kali kau pegang-pegang. Bajai kau peo tu dah kala. Kita ni punggung buah-buah dekat luar. Ruyu ni. Ya, gaduh pegang hanya hanapa. Jangan hanya dia isi, lawan-lawan isi pegang isi hanapa. Pakai hidup di mati ngomong. Jika nunan cara murid saling silaturahmi bergat-gat dengan orang kampung. InsyaAllah kampungnya malamnya aku gat dawah nak ujian prek-prek sama nak kebab Allah kampung rapai dan belang rapainya bergebi rahmat di Allah amin. Yang lainnya nama-nama bergebi di Allah amin. Lainnya yang kurung-kurung jak sembahyang pengitim sembahyang amin. Yang kurung-kurung yak abud pengitim yak abud amin. Yang kurung-kurung peng gula peng amin. Yang kurung hasil-hasil lamda ini apa berami jak rezeki. Ya ulah. Memang di. Saya urina ya ulah. Yang dia ulah orang urina beragam. Beragam kubur. Mereka halting. Kubur Salmina ada barang tak? Anak, panjang ada barang tak? Nah, apa yang mau saja? Ini dua. Asisten siapa ini? Apa yang mau? Oh tahu. Apa? Nah, kontak tu, tidak, mau kedua, dia dah. Kalau dua ni, nah dia. Oh, hasil depois tahu berapa? Berapa tahu? Oh, hasil memberi ramai kamu. Yang jauh belau ni nak beragam. Urina, uragam halting. Urina beragam. Dek, jauh ada mewujud, jauh. Dek, ilmu yang hemat kuaya. Yang musuh so. Yang semerah so. Yang agun so. Yang nak kubur rumah so. Yang ada jadi ada ubi so.
Uragam jauh belang, rinang jauh belang. Kalau lagi kampung ngomong ni, kalau rinang jauh belang. Uragam pelan-pelan rinang jauh belang ni. Adik, hormat ke ayah, hormat ke mak. Yang Nabi hadiah. Malamnya Nabi hadiah. Yang sok nyok, baca kali-kali. Nyok, kanon. Lor. Tanya agama. Ayah. Iya, iya. Ini kita tahu ya, ini ya. Ada tak? Oh, nyawa ada nyawa, ada. Yang suka jawab tanya. Maka, you. Ada mana? iPhone ha. Ada ya? Ya. Apa dia titik luar? Maka ya, tapi ya burung tak? Ada yang jawab di rumah, no. You. Maka, ini nak. Ini banyak-banyak lagi ibu-ibu. Jadi banyak tuan ambil kaki. Ngajak dia? Hah? Yang seorang? Najwa Humaira. Hingga dia dapat Najwa. Apa itu Najwa? Najwa harum baunya. Humaira. Merah-merah. Boleh ya. Jadi Sona. Tezaki Anaji. Hah? Tezaki Anaji. Tezaki Anaji. Anaji. Zaki cerdas. Hah? Lah dia juga. Rehna. Bukan lah dia juga. Gupik lah roh. Hah? Lah dia juga. Rehna. Iwan, kaji no. Iwan kaji. Kaji no. Iwan kaji no. Ya. Ini kaji kan Iwan. Ini dari lebih mau you. Ada menikah dia ni. Lihat naik ayah. Nabi ayah. Nah. Ada ya. Oh memang tu. Rupanya ayah ni perangkat kampung. Baik. Nabi ayah. Nah. Ada ya. Kini lewat ayah ni. Ayah merah ada. Anak dia kena onang ada. Yang dia ayah mati ni kali. Yang anak dia jalan-jalan. Ada nak apa? Ada apa? Anasri. Kak Nasri. Kata ya bud. Oh siapa ya bud? Betul lah. Allah. Jangan jawab. Ayo ber, jangan gagal mohon tu. Jadi keluarga Sakinah Mawaddah. Hai, kak. Ayo ada di mata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarril ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarril naffasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Cocok lah. Ini syahadat dia, syahadat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu segitu. Hah? Baiklah, sama lagi anak. Ini biasa apa? Ini yang 4 sedekah dari Ustaz malamnya apa? Ke adik Zaki, ke abang Zaki, Mak Dua Imam, ke Dik Humaira Dua Imam, nanti lagi abang Zaki, yang suama Humaira Mak Zaki Man.
Tapi punya urang yang enggak dikit Humaira mentang yang karena bank yang paling dekat bank istri. Bank BPD dulu dengan bank istri. Kita temu bank Pak Promo dia mati mah itu cok ni. Oh ya, urang agak di bank Promo ni. Ya. Oh ni boleh nama. Bah. Nanti jok kakak. Oh gadik. 25. Bah. Salam. Doa ya Allah menjadi keluarga sekian. Beda-beda nih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi hidayata ilaina khususan ila ahli hadhil jamaah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim akhlaqana wa sallim amwalana wa sallim ahlana bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma khtimna ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.